Oh, salah. Baik, jom saya nak cerita tajuk kita malam ini. Tajuk kita adalah Shiba Inu. Okey, terus beroket. Okey. Jadi coach, saya nak cerita pasal Shiba dah Okey. Kepada siapa yang bertanya ni, mungkin saya saya tak sempat nak menjawab sebab saya akan fokus kepada apa yang saya dah study petang tadi. Okey, walaupun saya di kampung tetapi saya bawa juga mak saya pergi kafe untuk saya study semua Jadi, Shiba Ami masuk. Silakan Shiba Ami. Licin weh ajak Fabuloso. Okey, baik. So, baik. Shiba adalah coin yang antara paling banyak saya buat live saya buat live, saya rasa Floki saya pernah buat 2 kali. Shiba kali ni mungkin kali ketiga ataupun keempat saya buat live semata-mata untuk Shiba. Okey. Masuk Shiba Ami 300 orang. Tap like dan tekan butang share. Tap like konsisten dan tekan butang share. Kalau boleh malam ni saya nak 3,000 orang. Mustahil lah Saya buat, orang kata niche saya ni adalah education. So education ni dia macam ni lah, 300 ni dah kira padu dah kan. Tapi tak apa, it's okay. Sebelum saya nak start pasal Shiba ni, siapa yang nak belajar pasal crypto boleh isi beg biru kat bawah sini. Ada beg sign up kat situ, tekan beg biru kat situ tu. Tekan saja dan admin kami akan lincah-lincah kontak anda. Dan saya ada buat 2 saja saya punya produk saya, seminar The Missing Chapter, kelas pembelajaran 2 hari penuh tentang kripto. Dan di Cyberjaya kami akan buat 23 dan 24 hari bulan ni, lagi 2 minggu. Kalau nak bayar RM99, anda boleh tekan saja dekat saya punya link kat sini. Ada saya punya profile, tekan mamat yang tengah duduk tu dan dekat situ ada link, boleh bayar RM99. Kemudian kalau nak tanya macam-macam lagi, boleh isi beg biru kat bawah ni sekarang. Dan produk saya satu lagi adalah Seminar The Hotless. Seminar The Hotless adalah pembelajaran penuh selama 3 hari dan saya akan buat di Cyberjaya pada 29 sehingga 31 hari bulan Mac nanti. Dan di situ saya akan ajak sampai Z macam mana anda boleh cari hidden gem sendiri, coin yang berpotensi naik daripada 1 kali ganda sampai 10 kali ganda dan ke atas. Dan saya akan belajar juga saya punya hidden gems yang bagi pendapat saya dia ada potensi boleh naik lebih daripada 10x. Dan ini bukannya signal ataupun arahan untuk jual dan beli, apa-apa adalah tindakan anda juga. Saya tak terima duit 1 sen pun untuk saya tradekan duit anda. Okey. Shiba saya beli pada RM100, sekarang dah RM790 terbaik. Baik. BTC 68k balik, 70k menunggu. Okey. Adam, jangan kacau. Adam. Itu rasa macam nak block ni, rasa okey betul. Nasib betul Adam nasib betul Okey, Adam Kamarudin dia selalu buat benda-benda havoc. Okey, 68.4k. Agak kuat juga Tapi macam ni, dia anytime je. Mungkin malam ni juga Bitcoin akan pecah, dia punya all time high. Tapi bagi saya tak rasa teruji sangat pun sebab all time high dia yang tertinggi adalah 69,000 di Binance. So, kalau dia pecah 70,000 ke 80,000, bagi saya tak berapa nak feel sangat. Sebab saya masih nampak volume untuk coin-coin yang kat bawah tu masih rendah lagi masih rendah lagi. Baik. So, Ethereum 5k coach. Magnet betul ke? Jangan bang. Saya tadi check live macam bawa 4k. Ni apa magnet pun dah nak kena ni kan. 4k pun belum lagi main-main. Okey, baik. So, berkenaan dengan Shiba. Farah Huda yang ni ke master coach? Ya cikgu, Shiba nak simpan guna wallet apa? Kalau nak wallet dekat MetaMask pun boleh, Uniswap pun boleh. Okey. So, betul kat situ Hanif, betul. Itulah dia cikgu Basit. Baik. So, berkenaan dengan Shiba. Shiba dia adalah salah satu coin yang memang konsisten saya cerita. Tapi Shiba saya bukan bercerita sebab dia adalah memes coin semata-mata. Saya bercerita sebab Shiba dia saya start bercerita apabila Shiba dia dah start buat dia punya teknologi. Dia sekarang dia ada bond swap, dia ada Flash, dia ada dia punya Shibarium. So projek-projek yang berlandaskan teknologi 100% ni, dia adalah teknologi yang boleh drive sesuatu coin dan dia akan menjadikan status daripada coin itu, dia punya status dia 50-50. Orang kata, ada yang kata non halal. Tetapi bila suntiknya teknologi, dan teknologi itu adalah yang align dengan teknologi yang sekarang ni, teknologi blockchain, kemudian dia buat apa yang dinamakan Shibarium layer 2. Jadi dia menyebabkan coin itu dia dah ada satu fundamental yang kuat di belakang dia. Itu yang pertama, sebab teknologi, backed by teknologi. Yang kedua, Shiba dia menggunakan saya baru baca tadi, dia baru burn lebih kurang dalam 630 million dia punya supply. Banyak.
630 million dia punya supply, dan itu disebabkan itulah dia punya harga dia spike kau-kau. Okey. Dan Shiba setiap kali live ada orang tanya pasal Shiba, saya cakap kalau korang yakin bismillah je. Kalau yakin bismillah. So saya cakap benda tu kalau korang yakin bismillah. Tapi kalau saya cakap coin ni so korang dapat hint lah kan. Tapi kalau saya cakap coin tu kalau korang yakin bismillah, sebenarnya bagi saya pendapat saya pun coin tu sebenarnya dia fundamentally okey. Sebab masa tu. Tetapi bila saya bercerita, saya akan bercerita di bawah 10. Senang cerita 10 lah. Sekarang dia dah spike sampai hari tu 45 dan dia turun balik hari ni jadi 37. Yang kosong-kosong depan tu kita abaikan lah. Banyak sangat kosong kan. Kita abaikan yang kosong-kosong depan tu. Senang cerita dia dah naik, kalau daripada yang saya cerita sebenarnya dia dah naik lebih kurang dalam 4 kali ganda lah. Dah 4 kali ganda. Sebab saya bercerita pasal Shiba ni dah lama, daripada harga dia 600. 6 lah, daripada 67 contoh, dia dah naik sekarang lebih kepada 450. Jadi sekarang 370. Maksudnya lebih kurang dalam 6 kali ganda, 7 kali ganda. So coin-coin macam contoh coin Shiba ni, walaupun kategori dia bermula daripada memes coin, tetapi dia mempunyai fundamental yang sangat kuat. Tetapi dengan perasan tak, saya Dashcoin saya tak ada cerita sangat. Saya tak ada cerita pasal Dashcoin sebab fundamentally, walaupun sekarang ni kita dalam rekod yang pertama kali dalam sejarah kripto ada 2 memes coin yang duduk di bawah top 10 dalam ranking top 10. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam, Abang Aziz masuk. Dia masuk dalam top 10. Ini dalam sejarah pertama kali dalam kripto top 10 di CoinMarketCap. Nombor 9 Dashcoin, nombor 10 adalah Shiba Inu. Dan Dashcoin ni dia kenapa bagi saya saya orang kata tak steam sangatlah dengan Dashcoin ni, sebab dia punya kenaikan tu dah terlalu tinggi. Satu hal, satu lagi dia ada satu dekat dia punya smart contract dia boleh naik macam contoh 17 sen, dia boleh naik lah 70 sen, boleh, fundamentally memang boleh. Cuma bagi saya tu macam apa orang kata kira dia boleh naik, tetapi lepas tu dia ke mana kita, lepas tu dia akan termenung ke mana dia. Tapi kalau macam Shiba, contoh sekarang contoh dia dalam 37 lah masa saya cerita 6.7 kemudian dia dah naik sampai 45 dan sekarang dia turun balik 37. Ni saya pendekkan lah sebab kosong tu saya buang kat depan untuk Shiba. Tapi kalau macam contoh Shiba ni dia fundamentally dia paling tinggi sebelum ni dia pernah capai sehingga kira 80 dia pernah capai sehingga 80, sekarang 37. Tetapi potensi untuk dia pergi jadi 150 ada tendensi. Okey, faham saya buang kosong kat depan dia. Jadi macam contoh saya duk cerita, Baman thank you. 320 orang yang melihat saya. Terima kasih, tap like, tekan share. Dah 320 orang yang tengok, ramai ni konsisten tengok. Nak dengar saya bercerita ke, nak tengok muka saya ke, tak tahulah. Alhamdulillah. 322 orang. Okey, baik. So sekarang ni Shiba ni, okey dengar baik-baik, jangan live dulu jangan live dulu. Jangan marah coach, gurau-gurau. Adam, masa boleh komen lagi? Saya dah block tadi. Tak ada. Saya takkan block orang. Bergurau tak gurau, tak ada masalah. Okey. So Shiba ni dia ada fundamental yang dia boleh pergi kepada, saya buang kosong, dia boleh pergi kepada 150. Ini bukan financial advice ke apa, tetapi pendapat saya. Tetapi selalunya dia akan fly. Dia akan pergi jugalah. Tetapi untuk masuk pada harga sekarang tidak dinasihatkan. Saya tak nasihatkan. Jadi macam sebelum ni ada orang tanya, coach apa tu Shiba okey tak? Masa tu harga dia 6, 7, di bawah 10. Di bawah 10. Saya cakap Shiba fundamental okey, kalau korang nak bismillah. What happen now sekarang, dia dah fly, dah jadi sampai 45. Sekarang dah turun 37. Tetapi dia ada tendensi lagi masa bulan akan datang, daripada contoh 37 tu, kan, daripada contoh 45 tu, dia boleh pergi so far dia punya all time high dia 80, tetapi dia boleh pergi sampai 150. Sebab apa? Yang tu kita akan ajar betul-betul dalam The Hodler. Cara kiraan yang logik, cara fundamental yang logik. So bila cara fundamental kiraan yang logik itu menyebabkan kita dapat drive market ni, kita tahu dia akan pergi ke mana. Cuma the only thing kita hold, kita relax, kita hold. Tapi bila hold tu 2-3 bulan je dia punya. Kan sebab dulu yang alumni saya dekat setahun. Tak ada, dia orang tak ada setahun, less than 1 year, less. Dia orang paling lama 9 bulan, 8 bulan. Tapi bila pergi kau-kau punya pergi, macam Solana dia punya pergi 10x terus kan. Lepas tu adalah kawan-kawan yang lain saya tak boleh cakap lah sebab tu itu hidden gems kan. So
Apa yang saya cakap, untuk Shiba dari segi fundamental dia memang sangat solid sebenarnya. Sebab saya Shiba ni dah nak jadi accident gems. Sebab tu saya berani cerita. Saya jadikan Shiba ni salah satu daripada case study saya. Ripple, Shiba, Floki. Masa dalam kelas saya akan buat case study. So dalam case study menunjukkan bahawa Shiba ni masih boleh pergi. Masa tu saya cakap, masa tu harga dia baru 6 baru 6, 7. Shiba ada tendensi boleh pergi paling kurang 7. Tanya kat alumni saya cerita kat alumni sendiri buat kira-kira di sini dapat tahu 7 dan ke atas. Dan bila dia dah cecah 45, maksudnya dah reach 7 kali ganda. Daripada contoh daripada 6 tu, daripada 6 kali dengan 7 dah 42, betul? Dia dah reach 45 paling tinggi hari tu dan dia akan reach lagi tinggi. Nampak? So apa yang saya ajar ni memang fundamentally you kena tahu apa reason dia naik, kenapa you kena stay dekat dalam sesuatu coin, kenapa you kena keluar daripada sesuatu coin sebab dia punya dah teruk ke apa semua, macam contoh Ripple. Sebab tu ini semua saya ajar dalam kelas saya. Sebab tu saya adalah orang yang mengajar tentang kripto berdasarkan fundamental. Sebab baru-baru ni saya berjumpa dengan tim grup yang besar yang buat trading menggunakan teknik analisis. Dan mereka ni, hidup mereka adalah memang leverage lah dengan futures apa semua. Tapi bila saya cerita, sebenarnya kripto ni yang saya buat ni, yang saya ajar alumni saya, boleh pergi 100%, 200%, okay, tanpa orang kata, tanpa loss modal tu, tanpa hilang modal. Dia macam, boleh cakap tu. Lepas tu saya tunjuk satu-satu. Oh, diorang baru tahu. Dan bila saya discuss dengan mereka dah lama duduk dalam dunia kripto. Cuma yang mereka tahu Ethereum, Bitcoin, itu je coin yang dia trade. Yang lain dia tak boleh nak trade. Sebab apa? Sebab dia tak tahu fundamental. Kalau you tahu fundamental, macam contoh Shiba, Uniswap, Floki, you dah berani trade kat situ menggunakan teknik analisis walaupun short term. Apatah lagi kalau you hold, confirm dia kau, okay? Nampak? So, Elon Musk hold Doge Coach, nak jadikan payment tak? Okay, Jelin dah lama dia hold Doge 2020 punya cerita. So, dia punya prime time untuk Doge ni, dia punya prime time dia dah habis dah. Dia naik hari tu 20-30x dah habis dah. So, sekarang ni kalau dia naik pun mungkin 10x paling kuat lah untuk Dogecoin. May September shine like a gold in the Fikri. Itu macam lagu je. Okay, Shiba boleh DCA Pro Max lagi tak coach? Rin, kalau Shiba boleh, masih boleh DCA Pro Max lagi. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. Nespresso. Encik Hisham, ya Fikri Ahmad. Cikgu ada beli coin, WeCoin tak? Nespresso no. WeCoin ni saya tak tahu macam mana boleh katanya coin ni coin hidden gem siapa. Saya dah cakap awal-awal dengan saya punya alumni, kalau boleh coin-coin yang memang kategori yang tak ada fundamental, yang dah out ni semua, kalau boleh jangan cuba-cuba lah nak jadikan sebagai hidden gems. Hidden gems ni dia kena ada history yang pertama. Yang kedua dia kena ada fundamental yang kuat. Dan yang ketiga tak semestinya dia duduk dekat dalam sesuatu kategori macam RWA ke apa, confirm dia adalah apa? Dia adalah hidden gems. Bagi saya kalau saya nampak ni WeCoin ni dah dia high risk lah, very high risk. Kita boleh letak sebagai shitcoin dia juga, dan dia juga adalah very high risk. Sebab saya dah lama saya rasa WeCoin ni, saya pernah ada student pernah tanya dan saya pernah buat berdasar dekat diorang, dan saya mendapati bahawa WeCoin ni dia tak ada reason kenapa you kena hold. Okay, satu lagi. Dia punya liquidity hanya ada di DEX sahaja dan liquidity dia sangat rendah brother. Dekat Uniswap ada $231 kan, RM1,000 Malaysia. Habis kalau kita ada duit banyak ni, RM10,000 nak masuk coin ni, mampus kita punya terus kena rug pull kan. Dan dekat PancakeSwap ada $68,000 dalam masa 24 jam. $68,000 sikit kan. Kalau korang main dengan DEX, saya selalu letak saya punya student saya, kalau boleh sekian untuk korang save. Tapi kalau boleh biarlah dia dah masuk dalam mana-mana CEX yang dah ada nama. Tapi kalau macam ini memang kalau saya tengok lah WeCoin yang kalau korang cakap lah Wico ni kan, kalau saya secara peribadi memang saya letak ke tepi lah. Dan saya boleh jadikan dia, ini adalah dah level shitcoin dah ni. Dia dah tak ada nafsu untuk naik dah ni. Kecuali ada funding besar whatsoever, itu saya tak tahu. Dia punya Twitter pun 4,000 orang sahaja. So, yelah kan. 320 orang mata yang memandang, tolong tekan butang
share dan tekan butang like, tap like. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hampir 3 tahun membeli Shiba, 2 bilion Shiba Aziz, dan waktu dia untuk kita nak fly. Okey. Baik. Jadi maaf coach, Ripple perlu jual ganti coin lain ke daripada masa ni? Abdul Khail. Kalau anda beli Ripple, ini selalunya saya bagi tahu kat student saya, kalau beli Ripple tak sanggup untuk loss, kalau dah terbeli kat pucuk tu, kalau boleh letak sedikit, letak dekat masa harga anda beli tu. Sekurang-kurangnya kadang-kadang dia spike kejap, dia akan drop balik. Tetapi itu kalau tak sanggup. Tapi kalau sanggup loss, okey, itu tindakan sendiri, ini bukan nasihat saya. Kalau dah beli ke puncak tu, kalau boleh mungkinlah contoh beli kat $1, mungkin letak pada 90 sen. Sekurang-kurangnya sikit saja anda punya loss. Dan kalau dah dapat jual, beli coin yang berpotensi yang lain. Sebab yang di tangan saya ni, malam tadi pun saya tak tidur, saya dah sampai Johor pun saya study lagi kan. Saya duk study, saya jumpa lagi 2-3 coin yang berkualiti. Tapi nak cari coin yang berkualiti ni, dia bukan semua coin, brother. Coin dilahirkan setiap minit. Bayangkan ada beratus ribu coin dekat dunia ni. Macam mana saya boleh filter dapat 2-3 yang berkualiti dan saya share kat alumni saya. Dan hari ni alumni saya 20-30 orang semua share, coach 100%, coach 200%, coach 300%. So benda ni bukan kebetulan tau. Benda ini memang hasil daripada saya punya analisis saya sendiri yang saya share kepada alumni dan alumni share juga dia punya hasil. 333 orang. 300. Apa pula tertekan? Ya. Nak selfie punya pasal. Sorry. Okey, nampak Okey. Al-Bukuri, Al-Buruki. Ulas sikit coach tentang all season. Sekarang dah mula ke? Lemang hijau nampak meriah sekarang. Betul, belum lagi. All season belum start lagi. Okey. Dia ada indikator yang paling kuat sekali all season ni di mana Bitcoin dah start spike kau-kau tetapi Bitcoin dominance dia menjunam gila. Okey. Walaupun harga dia naik tetapi dia punya Bitcoin dominance dia turun kau-kau. So masa tu itulah satu orang kata indikator yang sangat kuat iaitu altcoin season sedang bermula dan waktu tu kalau boleh yang orang yang nak cari hidden gem apa semua dah boleh tarik handbrake. Okey, dan masa tu mungkin saya dah takkan buat seminar, saya nak relax dulu dengan sahabat-sahabat saya, kita orang nak main langgar-langgar kereta dekat Dubai. Yang seorang ni nak apa? Nak sewa Lambo, seorang nak sewa Ferrari semua, kita main langgar-langgar Berangan kan? Tak apa, berangan tu percuma kan. Baik. Apa dosa Ripple? Abang Bim. Ripple bagus, teknologi padu terbaik. Tapi selalu saya cakap fokus kepada fundamental. Okey? Fokus kepada fundamental. Fundamental ni saya akan ajar in detail dekat dalam saya punya seminar sebab saya akan ajar A sampai Z, anda tanya apa saja dan alhamdulillah Crypto School adalah crypto academy yang pertama yang terbesar di Malaysia. Alhamdulillah. Di mana kami sendiri ada kami punya face fee, kami sendiri ada alumni dan saya di bawah saya adalah coach. Di bawah saya ada 4 orang master yang memang padu dalam diorang punya resort, dan mereka semua saya boleh katakan mereka adalah orang yang income mereka dah besar daripada kripto. Okey, ada seorang daripada alumni saya ni pun dah nak cecah 1 million. See my level. Nampak? Master tu saya ajar bukan saya ajar try and error, tak. Saya ajar apa yang saya ajar. Kalau saya punya reach 7 figures, saya akan ajar macam mana anak buah saya boleh follow kaedah ini untuk reach the first 7 figures. Dan alhamdulillah bukan setakat alumni saya saya rasa dah ada 5-6 orang dah reach 1 million. Dan saya punya master saya sendiri ada seorang tu dah akan reach the first 1 million dan dia tak pernah rasa even 6 figures pun dia tak pernah rasa. So dia nak rasa 7 figures dan sebab tu dia stay in the line, dia akan stay dengan saya. So Crypto School kami ada tenaga pengajar, bukan saya seorang saja. Saya hanya duduk di depan, saya ajak orang untuk terlibat dalam dunia kripto yang sebenar, mazhab yang sebenar, dan di bawah saya ada master saya ada alumni, saya ada face saya yang akan support. Even though minggu depan kami akan operate kami punya office untuk bagi orang kata lagi senang kita nak buat kerja-kerja yang melibatkan dengan kripto. Nampak? Punyalah serius kami dalam dunia kripto. Jadi kepada anda, sebelum saya nak cakap lebih panjang, kepada anda yang baru kenal saya Coach Aaron M. Anda boleh panggil saya Coach, Brother, Tom Cruise, David Beckham, tak ada masalah.
anda kalau nak join seminar The Missing Chapter, saya buat seminar 2 hari pembelajaran penuh. Dan jangan risau, saya bukan cikgu yang kerja nak marah orang. Saya takkan kick orang daripada grup. Orang dah bayar, tiba-tiba kena kick daripada grup, tak boleh masuk grup special lah apa, tak ada, saya bukan macam tu. Anda semua dijemput untuk hadir duduk dalam saya punya circle positif kami. Dan di mana dalam circle saya baru kalau betul-betul saya bulan 3 ni baru setahun saya keluar kepada publik mengajar. Betul-betul baru setahun 3 bulan 3 2023. Okey. Jadi sepanjang saya mengajar baru setahun, alhamdulillah dah lebih 5 orang 6 orang saya rasa dah menjadi jutawan, alhamdulillah dah reach 7 figures. So alhamdulillah saya mengajak anda untuk join kepada seminar The Missing Chapter. 2 hari pembelajaran penuh tentang kripto. Kita akan ajar buy and sell, kita akan ajar cara macam mana nak verify sesuatu coin apa semua. Dan kita akan buat di Cyberjaya pada 23 dan 24 hari bulan ini, lagi 2 minggu. Okey, bulan ni 23 dan 24 bulan Mac di Cyberjaya. Boleh isi beg biru kat bawah sini sekarang, ada admin akan contact anda segera. Beg biru yang ada tulis sign up kat situ, boleh sign up nama anda sekarang. Ataupun kalau nak bayar terus RM99, pergi saja dekat saya punya profile atas ni, tekan profile saya, dekat situ akan nampak link. Boleh tekan link dekat situ dan boleh buat pembayaran RM99 sahaja. Dan di next week tu, seminggu selepas tu, pada 29 hingga 31 bulan, saya akan buat seminar The Hotless. Di mana seminar The Hotless ini adalah kami punya orang kata produk yang paling padu sekali, yang ramai dah cuba tiru apa yang kami cuba buat. Di mana kami memang mengajar 80% adalah kami 85% hingga 90% kami ajar fundamental analysis. Macam mana anda nak hold sesuatu coin, macam mana nak tanam ilmu yang betul supaya anda boleh reach macam kawan-kawan kita tadi tu. Macam alumni saya tadi yang masuk hari ni dekat 20-30 orang semua tunjuk result. Dia kata, coach terima kasih 500%, coach terima kasih 700%. Macam mana anda nak dapat? Anda pergi kat seminar The Hotless pada 29 hingga 31 di Cyberjaya. Itu adalah kelas The Hotless terakhir sebelum halving. Halving akan berlaku pada 21 hari bulan April. Halving ini adalah proses di mana Bitcoin setiap 4 tahun sekali pada tahun lompat dia akan bentuk dia yang penuh ni. Okey, bentuk Bitcoin ni dia akan jadi separuh. Jadi diperlahankan pergerakan, supply menjadi sedikit. Bila supply menjadi sedikit, tendensi harga market untuk spike sangat-sangat tinggi. Itu adalah nature of crypto yang tak ada dalam saham, yang tak ada dalam forex, tak ada dalam emas, tak ada dalam property ke apa. Dia hanya khas untuk dalam crypto. Jadi, kepada siapa yang nak belajar boleh isi beg biru di bawah sini. Ada yang nak jadi guest saya ke? Siapa yang nak jadi guest? Din, tak siapa-siapa pula dia ni. Kejap, saya nak try lah jemput orang. Acap tak ada ni ke? Saya nak try Acap lah. Acap dia punya follower ramai. Dia selalu offline lambat lah. Dia online lambat lah. Kalau tak saya nak ajak dia kan. Kok boleh ajak dia kan. Tapi tak boleh ajak PK lah. PK ni dia macam dia berlawan. Macam contoh saya lawan dengan dia. Kalau kalah kena conteng muka ke apa semua kan. Tapi dia punya follower, dia punya viewer sampai ribu-ribu kan, 10,000, 20,000 orang tengok kan. Saya ratus-ratus pun alhamdulillah lah terima kasih. Cuma saya bersyukur sebab itu saya masuk dekat Acap S punya TikTok. Lepas tu dia pun upkan saya dan banyak juga kan follower dia tengok saya malam ni terima kasih juga kepada Acap Okey, baik. Coach, lepas raya ada seminar The Hotless lagi tak? Syami, lepas raya ada, tetapi mungkin kami akan buat pada bulan 5 atau bulan 6. Wallahualam. Saya tak sure sebab masa raya saya ada, selepas raya saya akan mendapat invitation untuk bercakap dekat international punya company, internationally. Dia menjemput saya untuk bercakap di atas pentas seramai 300 orang. Jadi mungkin masa tu saya kena bagi komitmen yang tu dan kemungkinan kita dalam perancangan, doakan 322 orang, tolong doakan. Kita tengah nak buat satu event yang paling besar untuk kripto Malaysia untuk komuniti kripto. Tahun lepas saya adalah individu, siapa yang belum kenal saya adalah individu pertama di Malaysia yang berjaya buat seminar terbesar di Malaysia. 500 orang yang datang untuk seminar satu hari Crypto Evo. Boleh pergi dekat saya punya TikTok ni, boleh tengok video-video saya pada Ogos hari tu. Kemudian seminar 2 hari terbesar di Malaysia pun saya berjaya buat, iaitu seramai 200 orang, seminar The Missing Chapter. Dan seminar 3 hari, seminar The Hotless pun baru-baru ini saya bulan 1 hari tu saya berjaya pecahkan rekod seramai 90 orang yang hadir, alhamdulillah. Jadi 3 rekod
yang saya dah pegang, iaitu sebab online semua orang boleh buat, tetapi offline sangat-sangat susah. You perlukan tim. Dia bukan satu batang tubuh saja. You perlukan tim, you perlukan orang yang betul-betul mantap. Okay, untuk control the crowd. So insyaAllah tahun ni kita akan cuba buat Crypto Evo 2.0, dan saya dah mendapat beberapa jemputan untuk mereka nak JV dengan kami. Okay, ada dapat jemputan, mungkin ada yang nak sponsor semua. So kepada 322 orang ni, 325 orang yang dah masuk ni, kalau anda contoh berminat untuk join, contoh aku nak sponsor makanan contoh, okay, anda boleh contact admin saya. Okay, kita akan promote korang semualah. Kalau nak sponsor makanan, kalau nak sponsor mana tahu nak sponsor kereta ke, mana tahu nak sponsor motor ke, mana tahu nak sponsor bini. Itu tak ada itu tak ada. Ada orang memerhati. So kalau ada yang nak sponsor ni, contoh nak bergabung sekali lah untuk kita punya event, sebab kita nak buat besar. Sebelum ni saya dah buat 500 orang. So saya cuba nak lebih daripada 500 orang tu untuk event seminar 1 hari kripto terbesar di Malaysia. Okay. Solana saya dah cecah 7 angka sekarang. Takut nak jual ataupun hold. Ni betul ke Adam? Awak ni selalu main-main. Adam, awak selalu main-main lah. Kan? Coach, meme coin yang boleh beli sekarang nak simpan sampai bulan. Susi. Memes coin you nak simpan sampai yang sekarang semua dah banyak yang dah fly lah. Saya pun tak berani nak recommend apa-apa kalau dalam the hot list, ya saya akan recommend. Tapi kalau macam untuk public, saya tak berani nak recommend. Okay. Baik. Dalam live dah 69k 69k Bitcoin. Okay. Coach, saya ada 10k C dah jual 3k dengan harga 1 USD. Okay ke Coach? Saya bawa pergi ke Manta. Boleh. Putra Air. Okay. Itu dipanggil sebagai moonback. Bagi moonback. Okay, dominance BTC bawa berapa persen untuk all season? Dia YZ Cube, dia bukan masalah berapa persen. Dia akan jadi, dominance tu dia akan jadi opposite side. Bila dia jadi opposite side tu, itu yang dah ada orang kata waktu-waktu dipanggil sebagai apa, altcoin season punya season lah. Dia bukannya berapa persen, tetapi dia akan jadi macam berlawanan, opposite side. Thank you Abdul Rahman. Okey, dah 100 lebih. Baru cakap sekejap dah 100 lebih komen saya tak sempat nak baca. Area mana tuan? Din, saya ada di area mana apa Saya buat seminar di Cyberjaya. Tetapi saya sekarang ada di Johor, balik kampung. Siapa yang belum follow saya kat atas ni, tolong tekan butang follow di TikTok. Dan siapa belum follow saya di FB, pergi dekat FB saya, Aaron M, ada 28k followers. Mungkin dah jadi 29k. Tekan butang follow dan like, okey? Baru tahu kripto ni kena belajar. Betul tu Big Segi, kripto ni kena belajar brother. Dia bukannya main beli apa semua. Sebab tu highlight Big Segi Ball, highlight dekat Malaysia ni, dia banyak highlightkan kepada kripto is scam. So bila macam tu, berita-berita kat mana-mana berita highlightkan benda yang sama, mentaliti rakyat Malaysia akan fikir kripto tu scam. Tetapi saya dan juga beberapa cikgu ni, kripto dia pergi keluar ni sebab dia nak cuci balik, nak brainwash balik. Sebab kita duduk dalam circle kripto dah lama. Kita kena cuci balik. Kripto tu bukan scam. Kripto tu ada education. Kripto itu ada teknologi. Dan yang paling penting, kripto tu you boleh jadi full time. Saya full time daripada tahun 2016. Saya dah reach 7 figures. Alhamdulillah. Bukan saya nak riak, tapi saya nak tunjuk kepada anda semua. Anda pun boleh buat juga. Kan? Nak kata mak ayah saya kaya, tak juga. Mak saya depan ni. Tengok saya kat depan ni. Kan? Dia tengok saya depan ni. Nak kata mak ayah saya kaya, tak. Mereka pun orang yang orang kata sederhana lah. Tetapi bila kita terjebak dalam kripto, kita buat full time, kita tahu kat mana tang mana ekor, tang mana kepala, tang mana ekor. Kat situlah kita boleh strike dalam kripto. Penny, amboi, Tom Cruise boleh lah. Alhamdulillah, puji saya Cruise Muhammad, salam, kripto ni wang masa depan, ganti duit kertas kan? Yes, betul. Lebih kurang macam itulah ideologi dia. Tetapi dia lagi dia lagi bagus, lagi selamat, lagi transparent, lagi berbaloi daripada wang kertas yang kita ada. Okey. To the moon Shiba, terbaik Cikgu Basik. Baru masuk Cikgu Basik. Seminar ada kat Kedah tak? Lakasa Biru saya tak buat di Kedah, tetapi saya buat di Cyberjaya. Buat masa ni sebab permintaan sangat tinggi. Dan kalau saya cakap dekat anda semua, saya dah start mendapat invitation daripada Indonesia. Anda rasa-rasa poyo ke tak saya? Alhamdulillah, saya dapat satu orang yang akan bawa saya pergi ke Indonesia. Antara saya nak ready ke tak ready. Sebab saya punya kerja saya di Malaysia pun belum habis. So saya tengah fikir kalau aku pergi sana,
it's not about cost lah. Satu lagi language barrier kan. Language barrier tu agak susah sikit. Satu lagi saya punya komitmen saya akan letak kat sana. Saya kalau boleh masa bulan ni, masa market tengah sedap ni, saya nak main kat Malaysia je kan. Kita nak pandaikan orang kita dulu. Saya baru dapat 2 hari lepas ke semalam. 2 hari lepas. Dia meeting dengan saya 2 hari lepas. Diorang meeting dengan saya. Meeting memang orang itu adalah orang saya cerita macam ni lah. Orang tu adalah orang Bybit yang menjaga Indonesia. Gitu kan. Dia menjaga satu Indonesia. Dia orang nombor satu yang menjaga satu Indonesia untuk Bybit. Dia tawarkan kat saya, dia nak buat event apa semua, dia kata dia boleh sponsor semua. So, saya dah mendapat tawaran. Cuma antara nak ataupun tidak. Dan saya mungkin buat masa ni saya hold dulu sebab saya nak fokus kat rakyat Malaysia. Sebab saya sayang rakyat Malaysia. Nampak? Sebab tu saya terjah betul saya pergi Sabah. So, kepada sesiapa yang ada dekat Semenanjung, tolong, tak kira JB ke Kedah ke apa semua, kalau boleh saya buat kat cyber, tolong bagi kekuatan kepada kelas saya. Kalau tak, yalah saya boleh pilih Pening ke apa semua, tetapi saya nak inklusif. Maksud semua orang boleh pergi. Kan? Kalau boleh support dekat Cyberjaya dulu. Dan di Borneo, Sabah, Sarawak, Labuan saya akan buat di Sabah, di KK pada hujung bulan 4. Okey, jadi tolong support. Sebab kalau tak nanti kalau permintaan dah tinggi, mungkin saya akan fly pergi Indonesia. So beli Indonesia tu dah ramai sangat dia punya ni kan. Dia punya audience dah ramai sangat. So saya takut tak dapat balik kan. Dah melekat pula kat sana kan. Masa pukul berapa ya saya berjaya tu stylish room? Pada pukul 9 pagi. 9 pagi sampai pukul 5 petang. Baik, seminar The Hotless. Okey, terbaik. Dipersilakan masuk. Ramai ya. Saya cakap kejap je dah 100 komen dah. Tak dapat nak baca semua komen L, betul ke features haram? Ya, betul. Features ni sebab dia menggunakan leverage dan juga margin. Okey. So coach, Shiba masih boleh fly ke Yosilus. So seperti saya cakap tadi, Shiba dia daripada harga sekarang 30, ya kita tolak tepi kosong kat depan tu. Dalam contoh 33, 35, 36, dia masih ada tendensi boleh naik. Tetapi bukan masa terdekat lah. Mungkin masa bulan betul-betul dia boleh pergi sampai lebih daripada 100. Okay. The Hotless harga berapa? Hani, yang itu anda boleh isi beg biru kat bawah sini Hani. Yang itu tanya dekat team sale saya sebab harga saya tak pegang. Saya pun tak tahu berapa harga. Saya cuma disuruh sebut ketika seminar saja. Saya tak tahu dia orang ni. Okey, berapa join seminar tu coach? Nespresso. Kalau untuk seminar The Missing Chapter RM99 sahaja 2 hari. Salam coach. Waalaikumsalam. Bang, full time ke trade crypto? Betul. Dan saya bukan trade semata-mata. Dia tak ada istilah trade Dia istilah dia hold. Faham tak? Macam contohlah korang trade hari ni dapat 10%, besok korang loss 5%. In overall selama 1 bulan korang cuma dapat 30%. Compare dengan korang beli, korang hold, relax, pergi makan coki-coki ke, lepak tepi pantai ke apa semua kan. Lepas tu boleh pergi jalan-jalan semua. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masuk 3 bulan dia boleh spike sampai 100%, 200%. Apa yang korang ada adalah peace of mind. Korang boleh relax, korang boleh buat kerja korang. Itulah yang saya ajar kepada student saya dan proven. Awak boleh scroll sampai ke atas. Tadi anda boleh nampak kat situ 20, 30 orang ke 40 orang. Saya punya alumni, student saya sendiri. Tunjukkan result mereka. Dah dapat 100%, 500%, 700%. Dan mereka semua duduk dalam saya punya alumni The Hotless saya. Bukan saya create story ke apa, tak ada. Saya pun tak tahu dia orang akan masuk live saya malam ni. Nampak? Coach, kena jemput alumni share kejayaan. InsyaAllah Abang Zaidi. Ke nak jadi ni? Abang Zaidi nak ni tak? Nak live dengan saya tak sekarang? Ni baru 320 orang tengok. Nak tengok tak? Omar, ni apa abang Omar pun saya punya alumni. Tahun ini terbaik. Siapa nak join seminar The Hotless? Nampak? Okay, coach kena jemput alumni share kejayaan. Abang Zaidi nak ni ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam bonda. Salam daripada Kota Kinabalu. Semoga dipermudahkan. Terbaik bonda. Okey, minta maaf saya terpaksa skip. Coin lama-lama banyak bangun coach. Betul tu Luffy. Betul. Okey, siapa nak join seminar The Hotless, kita akan buat pada 29 hingga 31 Mac di Cyberjaya. Okey, tempat sangat-sangat terhad. Ush, apa tu? Okey, saya terpaksa skip beberapa soalan. Saya minta maaf. Coach, kalau beli harga dah tinggi, terus tanya. Lagi bagus kalau swingkan untuk grow capital. Soalan ke apa? Lagi bagus kalau swingkan untuk grow capital. Kalau harga beli dah tinggi.
saya tak ajar langsung saya punya student beli harga tinggi, tak ada. That's why yang datang kat saya adalah majoriti orang yang dah terbeli tinggi. Habis kalau harga semua dah terpacak, kita cari yang rendah. Macam mana nak tahu yang rendah? Kita ada kita punya formula kita sendiri. Kita ada kita punya fundamental kita sendiri. Akan sentiasa ada. Akan sentiasa ada. Bila semua dah terpacak, in case semua dah terpecah, itu dah maksudnya dah bulan season. Masa bulan season mungkin masa tu saya dah tak buat kelas kan. Contoh. Okey, C dah 600% lebih kurang. Abang Nasir, terbaik Abang Nasir, terbaik. Bulan April jangkaan kan? Bukan. Bulan kita tak tahu bila. Bulan kalau saya masih pegang pada quarter 4 2024. Bermula quarter 4 2024. Iaitu daripada Oktober 2024 dan ke atas. Okey. Setakat ni dalam Luno coin terbaik untuk bulan ni apa coach? Abul Hey, saya tak ajar Luno Kalau nak kata coin terbaik sebenarnya dekat Luno pun banyak juga coin-coin yang jelah, faham-faham lah tapi saya bukan nak menghasut ke apa, tapi anda kena belajar. Anda nampak dunia yang dekat luar sebenarnya lebih besar. Kripto ni bukan sekadar Luno semata-mata Okey, ni orang Kedah cakap Cikgu Irwan, rakyat Malaysia, ayuh belajar ilmu industri kripto yang sebenar. Awai tak kalut. Awai lah. Floki saya dapat 400%. Nampak? Alhamdulillah, injektif tahu-tahu dah 1000%. Injektif memang. Injektif sebenarnya dia dah sampai 2000% sebenarnya injektif. Siapa yang join saya tahun lepas, dia dah 2000% nampak? Dah 20 kali ganda. So ini semua ialah kebanyakan adalah result daripada majoritinya daripada alumni saya. Dan mereka semua saya dah bagi hint apa semua pada tahun lepas Coach, Luna Classic bagi kata semangat sikit please. Execute. Oh dah tak cute dah The X. So beli waktu harga berapa? Kalau ikutkan yang kalau saya ajar saya punya alumni, majoriti diorang semua dalam keadaan profit lah sekarang. Tetapi kalau dah terbeli di pucuk, kata-kata semangat anda masih boleh hold. Anda masih boleh hold. Pendapat saya. Sebab saya so far paling tinggi saya pernah beli harga dia 24. Sekarang berapa dia dah fly. Paling rendah saya dapat 5.6. Yang tu saya all in. Kan dengar cakap all in, korang all in. Saya takut tu. Kan? Cakap all in, semua nak all in. Sekejap Okey, contoh Luna Classic, Terra Luna. Harga sekarang adalah 19. Saya pernah beli, saya jujur, saya pernah beli pada 24 paling tinggi. Tetapi saya pernah lekuk paling rendah masa tu 5.6. All in masa tu. Sebab tu saya, dia dah naik 1000% dah pun masa tu. Okey. Coach, can you explain in English about Shiba Inu Prabhakaran? So we have here Prabhakaran, I think he asked me to explain Shiba in English, and if you mind, I can explain a little bit about Shiba in English, but okay, first of all, Shiba Inu is one of the coin that actually categorized in the memes coin. And Shiba is one of the coin that actually they have a lot of barriers before, because previously the coin the categories was in the memes coin itself, but now they are getting a lot of they call it as incubators. They have a lot of innovators that using the Shiba Inu as one of the utilities for them, for their coins and their technologies as well, like the Shibarium, so-called as Shiba Swap, and also they have a lot of utilities for the Shiba as for now. So I'm not really saying that you have to buy the Shiba at this particular price, but I think it could be the best for you if you keen to enter the price for Shiba below than 20. Say like now it's 35, so the best price could be the under 20. So Shiba is, they have a lot of ecosystem under the Shiba. One of the DEXs called as the Shiba Swap is one of the best, one of the best DEX up to now for the memes coin that born into the memes coin categories. So for me, if you keen to buy the Shiba in this particular price, and you can hold it up to bull run, and it could be raised up to maybe 4 to 5 times for the price below than 20. Gitu. Saja tak cakap Inggeris kan. Faham I hope you really understand. Prabhakaran.
Kalau you nak cakap, saya macam ni, kalau ada orang boleh speaking, dia baru keluar yang speaking yang betul-betul speaking lah. Dia kalau macam ni, dia macam oek lagi lah. Dia kalau ada macam orang kata ada apa, ada pairing lah. So dia macam, dia ada orang kata apa, sparring partner baru kita okey lah. Okay, Carls. Thank you, Carlsum. Nak macam mana sebab anak saya dia tak kerti cakap bahasa tak kerti cakap anak saya nombor 2 tak kerti cakap bahasa Melayu. Sebab saya ajar dia bahasa Inggeris, dia dah 8 tahun tapi tak apa. Saya tengah sebab dia pun sekolah international school, so saya akan train dia bahasa Melayu. So saya nak saya kena, kalau saya cakap dengan dia okey lah sebab ada pairing lah, ada sparring kan. Tapi normally sebab kalau English ni dia kena ada orang yang yelah, macam bahasa Melayu lah. Kita sedap bila ada orang dulu cakap bahasa Melayu kan. Kalau seorang tu pelat-pelat pun kita pun rasa susah-susah nak cakap bahasa Melayu kan. Okay, baik. Shiba boleh DCA lagi ke? Nordura masih boleh tetapi not recommendedly sebab banyak lagi koin-koin yang berkualiti. Okay. Floki dah dapat 150% je. Abang Nasir. 150% je. Dia saja nak bagi panas ni kan, panas line kan. 150% besar lah tu. Hari tu ke WSP 5.4 je pun. Setahun kan. Tak perasan dah ada tahan pukat sell. USDT hasil Floki semua pindah ke Manta. Okey, terbaik. Kita tengok ni Abang Nasir. Abang Nasir ni dia kita punya yang kedua. Kita punya alumni seminar personal coaching kita tahun lepas. Bulan 3 tahun lepas. Dia follow saya. Thank you. Dia dah setahun dia follow saya lagi. Kalau orang yang macam contoh saya cakap Farid dia adalah yang ketiga. Dia follow saya bulan 3 tahun lepas. Dah 1 tahun. Kenapa dia masih follow saya lagi? Kalau saya kosong, saya cuma ajar tak ada hasil, mereka takkan follow saya, betul. Tetapi lagi signifikan Crypto School 001 yang pertama, Master Tuah. Dia sekarang bukan setakat follow saya, dia sendiri dalam team Crypto Labs. Dia sendiri dalam team Crypto School. Nampak? Kenapa? Kalau contohlah apa yang saya ajar ni macam alah cuba-cuba kot, dia saja gembang lebih kan. Kalau saya tak ada result, tak ada orang nak follow saya, tak ada alumni yang ramai yang masuk malam ni. Okey. Termasuk juga Abang Nasir. Terima kasih Abang Nasir. Abang Nasir ni saya pergi buat event apa dia join dia. Terima kasih. Coin AI yang berpotensi coach. Tadi saya cakap apa? Awak cari apa tadi? Inspect. Nama dia Inspect. Coin AI. Saya tengah study so far up to now saya rasa okey lah. Saya tak cakap benda tu hidden gem ke apa, tapi saya tengok so far masih okey. Thank you imam muda kita bagi imam apa tu Huzaifah, thank you dia bagi love. Okey. Sekejap Coach kata Shiba boleh pergi 100x. Jangan, bukan 100x. Salah saya cakap apa? Dia bukan 100x lah. Apa? Tak, bukan. Kalau contoh, mungkin saya punya bahasa Inggeris terngeliat tadi kan. Dia Shiba kalau harga sekarang 35. Dia macam saya cakap dia boleh pergi mungkin pendapat saya mungkin 150 paling tinggi. 150 daripada 35 sekarang kita buang kosong kat depan Tetapi kalau siapa yang masuk bawah 20, dia masih boleh pergi sampai 150. Siapa yang masuk bawah 10, dia boleh pergi 10x 10x. Okey, 330 orang mata yang memandang konsisten, alhamdulillah. Malam ni ramai yang stay tengok saya. Saya bukannya kat belakang saya ada apa? Ada graf ke apa, ada joget-joget ke apa, dengar saya bercakap pun maintain 335 semua kan. Kenapa ketawa tu, madam? Nanti waktu bear market akan datang, coach akan buat seminar hot le tak? Tengah simpan modal nak pergi. Yes. Waktu bear market adalah waktu saya. Sebab saya bukan saya nak riak, saya cerita saya punya rekod saya. Saya the only cikgu kripto yang buat event kelas offline dekat Malaysia. Mungkin saya terlepas pandang tapi so far saya dah, sebab saya kenal influencer yang lain, diorang tak buat langsung. Diorang jelah masa tu offline siapa yang nak buat, siapa yang berani nak buat. Dan awal tahun ni dan juga akhir tahun lepas tiba-tiba dah ramai buat. Tetapi jangan kutuk diorang. Kita welcome diorang. Kita welcome. Saya sebut nama seorang-seorang sebab saya bangga mereka dah berjaya keluar. Kita welcome kepada Ashraf Bicara Kripto. Okay, dia adalah orang yang dah lama dalam YouTube cerita pasal kripto dan dia baru keluar kepada public buat kelas pada akhir tahun lepas tak silap saya. Kita support dia. Kita welcome kepada Muras X, kepada Azaif dan juga Abang Man yang dia orang buat momentum kripto macam tu. Dia buat kelas offline dan juga online dan mereka pun dah start
ada produk-produk kripto, kita support mereka. Okey, tak ada masalah. Saya boleh sebut nama seorang-seorang. Dan yang terbaru saya dikabarkan bahawa siapa yang nak keluar secara offline, online, siapa-siapa pun yang keluar pun korang tolong support. Tak semestinya saya betul dan tak semestinya saya salah. Tapi dan tak semestinya mereka salah juga. So belajar juga dengan mereka. Tak semestinya, mungkin saya ni yang paling tak pandai, mereka semua yang paling pandai. Kita follow mereka. Okey. Sebab konsep saya dekat dalam seminar saya 200-300 orang, saya sebut juga nama-nama mereka ni. Saya suruh mereka follow juga. Sebab dengan cara macam ni, ada orang cakap, oi mana boleh sebut nama orang lain. Nanti apa orang kata, orang lain akan kenal, orang akan follow dia. Tak apalah. Sebab dengan cara macam ni yang saya perasan, bila saya cakap macam tu, Allah akan bagi saya banyak lagi. Kan? Maksudnya kita cuba berjiwa besar. Betul, saya cakap, saya seminar The Holler, The Missing Chapter itu, 200 orang. Saya cakap je. Saya suruh dia orang follow. Saya orang cakap, siapa yang tak pernah dengar nama lah? Okay, saya suruh type satu-satu. Follow dia orang. Lepas tu masuk, kalau dia orang kelas, saya suruh dia orang masuk. Bosku Cryptoverse, baru-baru ni dia first time dia keluar kepada public. Nanti saya akan cerita pasal dia lah. So first time dia join. Masa kat dalam seminar The Holler pun, sebab dia di FB. Dia tak ada kat TikTok. Jadi orang kat TikTok ni tak tahu siapa dia. Jadi saya cakap tak apa, follow dia ni semua. Saya berbesar hati. Bila saya berbesar hati dan berjiwa besar, dan saya bangga bila orang dah start follow saya untuk buat kelas offline sekarang ni. Saya tak ada istilah nak musuh dengan orang ke apa. Saya welcome untuk orang-orang ni. Dan mereka ni, dia bukannya, korang jangan silap, mereka bukannya sifu yang keluar ketika bulan, bukan. Bukan sifu yang keluar pada bulan. Itu sifu yang geng-geng forex convert kepada kripto, geng-geng yang tak pernah ambil tahu kan, geng-geng saham tiba-tiba keluar jadi cikgu kripto semua. Itu geng-geng convert lah kata kan. Dan mereka tak pernah cerita pun pasal kripto, tahu-tahu Bitcoin naik, masa tu lah nak cerita pasal kripto. Yang tu memang cikgu jadian kan, sifu jadian. Tapi macam mereka ni, mereka memang dah konsisten buat konten, cuma dia belum ada keberanian untuk keluar. Dan bila mereka keluar, kita jangan chop dia sebagai sifu jadian ke baru nak keluar masa bulan ke apa. Tak, kita ucap tahniah dekat mereka sebab mereka berjaya kata bina kekuatan untuk keluar. Bina kekuatan untuk keluar. Itu susah nak cakap. Macam saya ada tim Cryptolab saya ramai. Up to now kami ada 15 hingga 16 orang. Yang korang nampak muka dekat live ni siapa? Muka saya je kan. Sebab nak keluar ni susah bro. Nak keluar ni susah. Bukannya sesenang macam ni nak bercakap macam ni, tak. Saya ada 16 orang dan soon dalam bulan ni kita akan ambil lagi 2 orang lagi kan. Tapi yang tu tak apalah, itu budak baru, kita tak kira. Tapi yang korang nampak muka buat live semua muka saya je kan. Adalah sesekali itu muka saya punya alumni apa semua. Umata pun ada, Master Dance pun ada. Tapi dia malu-malu, segan-segan semua kan. So tapi bayangkan kalau ramai-ramai ni bila dah berjaya keluar ke depan, mereka bawa dengan kekuatan. So kita support mereka. Tak kira siapa-siapa pun kita support sebab industri kita dalam kripto kecil tetapi dalam orang yang nak tahu pasal kripto besar. So tolong support mereka. Okay, dan yang terbaru ni Bosku Cryptoverse. Saya tanya, bro, kau takkan nak tak ada nama special Mr. E ke apa? No. Dia kata kalau boleh kenalkan aku sebagai Mr. Bosku Cryptoverse. It's okay. So saya akan promote dia juga. Dan sekarang pun saya dah start promote dia. Korang dan saya perasan saya punya follower dah ramai pergi sana like dia punya posting, komen semua. Saya rasa bangga sebenarnya. Saya rasa bangga. Saya tak ada rasa nak musuh-musuh, tak ada. Sebab saya dalam company Crypto School adalah company yang terbesar dalam kripto seminar yang buat marketing besar-besaran. So yang kami nampak sebenarnya dekat luar ni lagi ramai. So kita macam kata rezeki yang Allah nak bagi ni sebenarnya luas. Kita jangan letak otak kita duduk kat kolam tu je, tak ada. Kalau tak sampai bila kita tak berkembang kan. Okey. Din, tuan rasa still ada pullback tak masa halving? Saya rasa pullback macam sebelum halving lah. Sebelum halving akan berlaku pullback. Okay. Nak trade macam mana? Nak daftar ANF Rizki, tolong isi beg biru. Kepada siapa yang nak belajar pasal kripto, tolong isi beg biru bawah dalam ni. Ada butang sign up. Tekan butang sign up kiri bawah sini. Isikan detail anda. Malam ni admin kami akan contact. So dia akan offer anda kitab. Saya bagi satu, korang akan dapat kitab rasmi e-book percuma 45 page, 47 page percuma dengan siap color-color semua saya dah buat bagi percuma saja. So kalau korang sebelum betul ke brother ni cakap, betul coach ni cakap, tak apa, baca dulu apa buku yang kita orang dah buat tu, tengok e-book tu okey tak okey, kalau boleh faham jom pergi pula kepada seminar The Missing Chapter 2 hari sahaja. Tapi kalau dah yakin dengan saya,
boleh terus pergi kepada seminar The Missing Chapter, isi beg biru kat bawah sini. 2 hari, 23 dan 24 hari bulan di Cyber Jaya pada bulan ni. Dan bulan depan kita akan buat di Sabah. Okey, ataupun boleh buat pembayaran terus, pergi dekat link dekat profil saya. Dekat situ ada link, boleh tekan pembayaran kat situ RM99 sahaja. Baik. Sekejap Snow, mujur saya kenal Gegar Mac. Kalau tak kenal coach. Steady coach, terbaik. Inspect dah tak jauh daripada all time high lah coach. Okey, saya check semalam macam okey lagi. Tapi saya ada fundamental saya sendiri lah untuk inspect ni. Dia adalah coin je. Saya takut salah ni. Dia ranking 627 kan. Okey, 627. Okey. Okey Abang Zaidi, dia macam ni. Mungkin saya tak dapat fahamkan abang kot masa dalam kelas. Sebab ini coin yang lahir selepas daripada Jun 2022. Okey, so saya terangkan kat abang sekali lagi. Mungkin silap saya, mungkin saya tak dapat nak tak dapat nak fahamkan abang. Okey, dia belum mengalami zaman buran. So bila dia belum mengalami zaman buran, kita ikut pada kita punya chapter kita. Ingat chapter kita yang terakhir tu, Hidden Gem Sniper yang tu. Kita akan follow yang tu Kita akan tunjukkan yang tu. So mungkin abang Zaidi boleh check kat situ. Okey, boleh check kat situ ni bukan salah abang Zaidi memang mungkin salah saya sebab tak sempat nak explain betul-betul kat dia. Okey. Sebab salah satu maintain kata-kata penuh semangat, ikhlas, share ilmu kripto, rezeki coach bertambah. Terima kasih. Dan juga orang yang macam Adam yang suka mengakalkan saya saya tengah-tengah live kejap lagi Bitcoin 70,000 apa semua kan. Kalau tak ada orang macam anda, orang yang support kan, happy-happy kan. Saya pun tak adalah juga nak buat live selalu kan. Siapa dah nama tadi? Apa tu? Awak tanya apa tu? Mr. John, Mak Jo. Saya pelajar Cikgu Maya Nazri, support Tuan Aaron. Terbaik. Cikgu Maya Nazri pun dia ada buat juga kelas. Saya pun lupa. Saya lupa dah. Dia ada buat online ke offline macam tu. Korang boleh follow Korang boleh follow siapa saja sifu yang belajar tentang kripto dekat public. Kita kena support. Okey, mereka ajar berdasarkan pengalaman dan mereka bukan sifu bawa keluar, cuma mereka baru berani nak keluar. Mereka yang baru-baru ni yang macam contoh macam Cikgu Maya dah lama lah, tapi kalau macam yang lain-lain tu dia baru nak keluar. Kita support testimoni ikhlas saya, attendlah seminar The Hollers. Banyak ilmu tuan-puan akan dapat, tak rugi. Abang Haris dah tersenyum dah tu kan. Baru-baru ni dia join seminar The Hollers dan dia pun dah banyak coin, dia dah start fly. Sebab tu terima kasih Abang Haris kan. Dia pun gegasi dalam dia punya bidang dia kan. Macam saya kripto, dia dah ada dalam bidang dia. So dia pun saya tengok datang-datang pun dengan saya pun parking kita BM kita MERS belakang kita saya kan. Cocok kita saya kan. So orang-orang yang dah berjaya. Tapi saya kadang-kadang rasa macam Allah Akbar. Yelah, dia tu senior lah kan. Saya belum sampai 40 tahun tapi dia dah senior daripada saya. Jadi bila dia datang, dia punya hormat dia tu, saya kata aku rasa aku ni muda, patut aku yang kena orang kata kena hormat dia betul-betul kan. Tapi bila dia datang, dia keluar coach dia tanya saya macam yalah, macam seolah saya lebih tua daripada dia. Jadi penghormatan tu orang cakap something yang kau tak boleh nak beli lah kan. Dia respect ni something yang gain. Respect ni dia gain, dapat. Dia bukannya kita suruh buat, betul tak? So benda tu yang kadang-kadang saya kata yalah, kadang-kadang ada yang dah umur 60, 70 pun saya punya alumni datang, dia cakap dengan saya sambil tunduk-tunduk. Saya kata patutnya kita ni yang kena bagi orang kata yalah, kena bagi respect, kena tunduk macam tu kat dia kan. Tapi mereka yang orang kata bagi saya benda yang barulah untuk saya kan. Sebab saya ajar dulu bayi-bayi saya, kawan-kawan saya, tapi bila dah macam tu dan diorang put me betul-betul orang kata satu tempat yang mereka respect sebab ilmu yang saya ajar, walaupun saya rasa saya ni cuma penyampai saja, tapi mereka yang betul-betul hadam. Jadi bagi saya itu satu penghargaan untuk saya lah Terima kasih semua Abang Haris dan semua Hijrah Sunnah, coach memang seorang yang berjiwa besar. Terima kasih imam kita, terima kasih imam kita Baik.
Mas, kiranya masih belum terlewat lagi untuk join crypto coach. Yes, kita masih belum terlambat lagi, masih belum terlambat. Sebab dia ada satu indikator yang menunjukkan market tengah buruan dan masa buruan pun masih sempat lagi sebenarnya. Dia sebab ada satu masa nanti dia akan nak start pandai lari nong. Dia nak start terjun. So masa nak terjun tu mungkin 2-3 bulan awal sebelum tu tiba-tiba saya senyap, saya dah tak cerita pasal seminar, mungkin masa tu dah ada waktu the best untuk korang pull out from the market. Okay, masa tu so selagi saya ada, insya-Allah itu adalah indikator yang selagi ada seminar tu, itu salah satu indikator yang market masih kata bernafsu untuk naik. Sebab kita kan tengok ekonomi dunia. Ekonomi dunia pun dia baru dalam fasa orang kata break even, dia belum pulih lagi. Kan macam SP500, macam gold. Harga dia baru capai all time high. Dia belum pecah lagi. Dia baru break even, dia baru bernafas daripada orang kata season season COVID hari tu kan. Baik, Myra, okey, seminar saya adalah seminar offline. Untuk online saya dah pernah buat dulu, tetapi saya rasa saya tak nak buat kot sebab buat masih saya belum buat lagi sebab online ni dia susah sikit nak faham. Offline ni bukan saya saja, dekat dalam kelas tu kita ada lebih, contoh kalau kita punya The Hotler ada 90, kita akan pastikan ada 10 orang dan ke atas faci yang akan datang membantu. So dia akan follow satu-satu. Tetapi bukan itu saja, korang juga akan join dalam saya punya seminar, orang kata apa, dalam group support. So dalam group support tu yang best. Sebab dalam group support tu dia yang masing-masing akan tunjuk profit masing-masing, coin apa semua sekali kan, yang sampai tak sempat saya mencelah pun diorang akan tunjuk profit semua, alhamdulillah lah, dan dibantu juga oleh master-master yang ada. Okey. Baik. Boleh call saya Halim Pro Crypto. Okey. Kalau nak call admin, masukkan detail anda, beg biru kat bawah sekarang. Admin akan kontak anda sekarang, ada beg biru kat bawah sekarang. Ada beg biru sign up kat situ, tolong sign up nama anda sekarang. Okey. User, kalau masa bear, wajar ke kita jual semua coin dan strategi sebalik portfolio? Ini kes habis peluru. Okey. Kalau kes habis peluru masa bear, betul. Memang sebelum bear tu dah dia ada macam ni lah. Saya bagi indikator lah. Daripada coin korang tu, yang korang beli tu, contoh, tiba-tiba dia dah jatuh lebih daripada 30% dan ke atas. Kalau dah lebih 30% dan ke atas daripada peak dia tu, dan dia jatuh dalam masa 1 hari. Dalam masa dah 1 hari. So sebenarnya itu adalah indikator bahawa coin tersebut, bukan keseluruhan coin tersebut tu mungkin dia akan terus menjunam ke bawah. So sebelum dia menjunam tu rasa-rasa dah 30% dan kurang daripada 1 hari ataupun dalam masa 1 hari lah paling lambat. Kan? Anda dah boleh keluar daripada market kalau dia dah start naik. Dan bila dah keluar daripada market, tak perlu tunggu orang kata waktu market dah bearish ke apa, tak. Itu salah satu indikator. Dan kemudian kalau contoh tiba-tiba dapat coin yang baru yang lekuk kat bawah daripada modal yang sama tu, boleh top up kat situ. Itu apa yang saya buat lah. Kan? Sebab saya pernah cakap dekat saya punya alumni apa semua, kali terakhir saya buat P2P sebab tu tadi ada orang tanya pasal Binance, saya pun dah lupa dah. Apa MYR yang dulu local, lepas tu jadi RON. Sekarang RON lagi ke? Saya lupa dah. RON lagi kot. So dekat P2P Binance tu, kali terakhir saya buat Oktober 2022. Bayangkan betapa lamanya saya tak buat P2P. Maksudnya saya cuma apa yang profit dia saya ambil je, saya top up kat sini. Semalam pun saya ada satu coin tu dah profit 300%, saya keluarkan 100% modal tu, saya top up dekat ada satu coin yang lekuk betul-betul. Okay, Izrul, terima kasih. Izrul terima kasih. Izrul pun alumni saya baru-baru ni alumni. Okey, kelas online tak ada. So far tak ada, Myra. Kalau boleh offline sebab anda boleh tanya apa saja. ETF Exchange Traded Fund. Betul tu. Okey, bila Ripple nak turun 17 sen? USD coach Luffy. Itu kata-kata orang yang mencuba-cuba lah. Mencuba-cuba. Selalu geng forex lah. Dia terus tengok pada technical analysis. Dia tak tahu fundamental tu macam mana kan. Dan dia ego untuk belajar. Dia akan letak harga lantai semua. Bitcoin 3,000, 5,000. Betul, Solana $5, Ripple 17 sen. Dan semua dia harga lantai-lantai. Tak boleh macam tu. Dia macam roller coaster. Waktu tengah naik, kita ambil lah orang kata momen tengah feel naik. Yang tu roller coaster. Time tengah terjunam, kita sama-sama jerit. Kan? Masa nak naik balik tu, nak start naik balik, kita pun rasa feel macam mana nak start naik balik kan. Bila dekat atas, sedapnya. Macam itulah dia roller coaster, kita kena ikut. Jangan semua nak cerita, semua nak terjun kan. Semua orang boleh cerita macam tu. Sebab benda dah ada history.
Baik, saya minta maaf banyak sangat soalan dan dalam pukul 11.30 dah ni. ChatGPT boleh hold lagi tak coach? 1, 2, 3, 4. Kalau anda beli pada bawah 10 sen masih boleh hold. Okey, sama-sama senyum orang tua coach. Terima kasih ilmu. Jangan, abang tak tua bang. Abang tak tua, abang masih steady lagi Abang Haris. So, hormat guru tak kira umur. Terima kasih Abang Umar. Saya baru jual BM all in crypto. Abang Baim, dia betul. BM apa? BM bahasa Melayu ke? Ataupun Bukit Mentajam? BTC broke 69k. Like, seriously? Okay. Dia broke, macam saya cakap saya tengah live ni. So, kalau dia pecah sekalipun, bagi saya benda tu macam dah predictable. Okay, predictable. Okay, dia dah pecah 69.6 Okay, saya tengok benda tu adalah predictable dan macam saya cakap malam ni, dia nak pecah 70k pun no issue. Dan ada yang menjagakan isu Bitcoin ETF ni boleh menyebabkan dia pecah sehingga kepada dia dah break dah. Boleh mencecah kepada 80k Tetapi adakah impact dia kepada altcoin yang lain? Okey. Dia sikit lagi nak pecah kalau dekat kalau kita tengok dekat apa tu nama dia? Dekat Binance ni volume paling tinggi. Dia dah cecah 70k dah. Dia dah cecah paling tinggi 70,098 paling tinggi 70k lah. Dia dah pecah 70k dan kemudian dia jatuh pula 68.5k. Nampak? So, ini adalah pergerakan dan saya tak baca langsung fundamental technical analysis. Technical analysis ni untuk syarat saja pergerakan harga kan. Tetapi kalau kita ikut kepada kata fundamental untuk Bitcoin ni sebenarnya dia boleh naik sampai 80k. Sebab apa? Impact daripada BTC ETF. Okey, tapi adakah itu menyebabkan coin-coin yang lain akan naik? Bagi saya, pendapat saya, coin-coin lain dia masih belum melakukan tendensi untuk dia fly. Sebab normal nature dalam kripto macam mana pun memang Bitcoin akan naik dulu. Kemudian lepas Bitcoin naik, kadang-kadang kita takut dia jadi sebagai false breakout. False breakout ni maksudnya dia cacah, pecah, lepas tu dia drop kau-kau. Okey. Tapi kalau nak katakan in total, saya masih tengok kepada dominasi. Dominasi masih control by BTC. 52%. Dah lagi tinggi dia punya dominasi. Dominance dia panggil dah makin tinggi dia punya dominasi. Berbanding dengan altcoin. Altcoin kalau ikutkan dekat sini, dominasi dia kalau tolak Ethereum kalau tolak dengan Ethereum, dominasi dia masih bawah 30%. Sangat-sangat rendah lah. Sangat-sangat rendah. Okey. So kalau contoh dia dah berjaya melakukan orang kata opposite side yang saya cakap tu, itu barulah maksudnya altcoin season. Tapi bagi saya lah kan, dia altcoin season tak altcoin season, itulah dinamiknya dalam kripto. Okay, kripto ni kita kena ready anytime. Dan bila dah profit, kena take profit anytime. Okay, guys, dah nak 100k kan, like alang-alang tekanlah 100k kan, tekanlah. Support. Okay. Semua cikgu kita support. Terima kasih. Thank you tuan. Baca perkongsian di FB saja. Boleh profit Shiba 350%. Nampak? Dia baca saya punya perkongsian di FB saja. Dan boleh naik dia punya profit sampai 350%. Terbaik Mak John. Mak John. M Jo. Thank you. Esi Mami. Thank you. Baik. Apa pendapat tuan tentang Pi Network? Okay. Next Sultan. Okay. Pi Network. Siapa yang ada, siapa yang dah main ni, stop lah berhentilah berharap. So, dia dah tak ke mana dah pun Pi Network, tak di-listkan pun sampai sekarang. Okay. Tengok, saya tengah live ni, tiba-tiba Bitcoin pecah all time high. Tapi dia reverse balik. Dan macam saya cakap, dia adalah, orang kata, dia punya pergerakan dia tu, dia macam tak berapa nak membantu pergerakan coin yang lain. Dan sekarang dia tengah jatuh. Dia dah 68 point. Dia dah merah dah. Candle merah. Dia ajar dari basic untuk newbie ke? Rozia, betul. Kak Rozia, okay, saya pin Kak Rozia ni. Kak Rozia, 70% saya punya pelajar adalah mereka yang newbie, zero. Okay. Dan seorang ni baru-baru ni daripada Tawau, dia pergi ke KK naik flight, jumpa saya. Saya punya alumni, nama dia Chan. Suami dia Chan, isteri dia nama Aman. Aman adalah orang yang zero pasal kripto. Dia tunjuk dekat saya, dia malu-malu ala aku, dia tutup muka dia malu-malu kan. Dia tunjuk dia punya coin dia boleh grow sampai 6 angka. 6 angka dia boleh grow daripada modal yang kecil. Dia dah naik 7 kali ganda, 8 kali ganda. Dan dia pergi alumni saya bulan 10 hari tu, tahun lepas.
Okay, dia tunjuk, malu lah aku nak tunjuk, nak cakap pun malu. Malu, newbie dia 7-8 kali ganda. What if orang yang betul-betul confident, yang dah belajar dalam kripto, so mereka lagi dapat orang kata solid dia punya pemahaman dia kan. So jangan risau, saya punya alumni saya adalah 70% adalah newbie zero. Memang saya buat modul dia daripada newbie zero sampai mereka yang betul advance. Okay, laju je tap like. Dah 96k, kita cukupkan 100k. Baik. Dah new all time high. Banyak yang cakap new all time high. Okay. Coach, snap SYN sepatah 2. Alah, tak payahlah Abang Irwan. SYN dah fly kan. Nak sepatah 2 apa? Take profit lah kan. Nampak? Semua apa yang wujud Abang Irwan ni, Cikgu Irwan lah Dia adalah alumni saya bulan 1 hari tu, dan mungkin sedang menikmati nasi goreng. Nasi goreng tu adalah orang kata saya punya, apa orang panggil, saya punya istilah mereka yang dah reach first 1 million. Kalau ikut kelas masa Abang Irwan tu, saya rasa, uish, kau dah 6x dah dah 6x dah SYN. Terima kasih, saya baru perasan. Saya tak ada masuk SYN ni, saya tak ada masuk, tapi saya pun baru perasan sebab saya share sebelum ni as a hidden gems, dan dah fly dah pun, dah 6x dah dah 6x. Terima kasih. Tahniah kepada seminar The Missing Chapter bulan 1 hari tu. Nampak? Baru bulan 1 dan bulan 2 bulan 3 baru je start bulan 3 kan. Tak sampai 2 bulan dah 6x. Terima kasih Braywan, terima kasih. Nampak? Dah 6x, 600%. Macam contoh kalau dia letak modal 10,000 dah jadi 60,000 dah. Saya tak ajar, saya ajar, tetapi saya tak suruh pun, kau kena masuk. Ini adalah signal, ini adalah no. Saya fahamkan diorang, saya pandaikan diorang apa itu teknologi blockchain, apa itu teknologi kripto, bla 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 bla, sampai diorang bismillah. Bismillah pun istilah saya. Maksudnya bismillah diorang buat tindakan sendiri untuk tekan butang buy dan juga tekan butang sell. Bismillah. Okey, alhamdulillah. Apa coin yang lekuk tu? Lakasa biru. Banyak coin yang lekuk tu. Utara bila coach Azim, insyaAllah saya tak ada plan lagi untuk buat di utara. Kepada siapa yang ada di Semenanjung, anda boleh join seminar saya di Cyberjaya. Sebab saya nak fokuskan di Semenanjung, korang semua pergi kat Cyberjaya. Okay, 23 dan 24, lagi 2 minggu, hari bulan. Seminar di Missing Chapter 2 hari. Siapa yang di Borneo, di Brunei, di Labuan, di Sabah, di Sarawak, kita akan buat di KK, Kota Kinabalu, Sabah pada 20... Saya lupa, hujung bulan 4. Hujung bulan 4 lepas raya. Okay. So, 27 dan 28 saya rasa. Nanti tak apa. Ataupun 28, 29 macam itulah. So, untuk siapa yang ada di Semenanjung, tolong penuhkan seat. Setakat ni yang dah register lebih kurang dalam 100 macam tu, 100 orang. Kita kalau boleh, kita nak ramai sebelum halving bermula. Tolong tekan beg biru kat bawah sini. Tolong isi beg biru kat bawah sini. Siapa yang boleh isi, tolong. Walaupun yang nak tanya apa-apa pun sekalipun tanya. Isi beg biru, sign up dekat bawah sini. Nama anda, detail, dan kita akan kontak secepat mungkin. Dan yang paling penting, kalau nak bayar terus RM99 tu, pergi dekat saya punya profile kat sini. Tekan profile saya dan boleh bayar dekat situ, ada link, boleh bayar RM99 sahaja. So, kepada anda, ini adalah waktu untuk kita belajar tentang dunia kripto yang sebenar. No more Ponzi scheme. Kita pun tak akan ajar apa-apa yang melibatkan dengan Ponzi scheme. Dan saya pun tak akan ajar, tak akan minta duit orang untuk trade ke apa semua. 100% semua belajar adalah tentang dunia kripto yang betul. Baik. Abang buat apa tu? Saya tengah borak-borak ni. Kalau hold Ripple 500 coin mau jutawan kalau harga di 500 USD. BTC correction pula. Yang tu sebab tu jangan gembira sangat dia dah terjun balik 67. Dia cecah 70k, dia terjun balik 67,000. Dia main-main lah. Cikgu Futura, Shiba dah meroket ke hold dah lama dah ni? Dia dah meroket dah. Maksudnya Cikgu Futura beli harga tinggi masa tu ARB pun boleh naik. Yes, ARB masih boleh naik CEO lah. Coach, Kak Rusma, coach masa bulan kena keluarkan semua profit ke? Of course lah. Kita belajar beli di lantai, jual di pucuk. Masa bulan dah pucuk dah semua kan. Saya beli Shiba 1k USD hold sampai 2026. Worth it tak? Dia not the issue worth it tak worth it 2026 ke 2025 ke,
itu adalah orang kata market cycle. Tetapi yang worth it tak worth it adalah adakah sedang berlakunya market buran. Kalau market buran, itu waktu terbaik untuk korang take profit. Tapi kalau macam contoh 2026 market crash balik, harga terjun sampai harga sekarang, maksudnya 2025 korang termenung je, tak guna juga. So dia it's not about worth it or not worth it, tetapi the action yang you ambil masa you nak tekan butang sell kalau dah beli. Okay? Baik. Aziz, kesimpulannya untuk coin Shiba, berapa market price Shiba akan drop? So market price, market capital kan market price, harga dia. Harga dia saya tak berani nak cakap berapa dia drop, tetapi kalau contoh dia terus terjun bawah 20, macam sekarang 35, 36. Kalau dia di bawah 20 mungkin saya akan masuk balik. Sebab saya masuk harga ketika 7, 9, 7 dengan 9 saya masuk tu harga. Okey. Kemudian bila dah naik 10, saya dah saya ada modal lagi tapi saya cakap tak nak lah. Saya nak tunggu je. Betul, lepas tu pum dia spike sampai 45. Sekarang dah turun balik 35, 36 dan kemudian kalau contoh dia turun kepada 20 ke bawah, masa tu bagi saya ini bukan signal bukan apa, bagi saya mungkin saya akan masuk balik kat situ. Okey. Altcoin season berbeza ke dengan buran? Betul. Altcoin season ni Snows, buran ni maksudnya semua coin masa tu season tu dia akan naik, tetapi dia belum dinamakan season buran, bullish season. Altcoin season ni bermaksud masa tu market tu yang menguasai adalah altcoin. Bitcoin tu dia dah gitu-gitu, dia naik pun orang dah tak pandang dah. Berapa banyak dia nak naik pun orang dah tak pandang dah. Masa tu orang akan fokus pada coin-coin altcoin. Naik 10x, 20x, 30x. Tapi tak semua, 99% altcoin akan terjunam. That's why 0.1% itulah yang korang kena belajar. 0.1% itulah yang korang kena masuk saya punya kelas. Okay? Tolong tekan bet biru kat bawah sini. Tolong isi bet sign up sekarang. Okay? Oi, dah 103k. Terima kasih. Korang memang buat kerja lah. Terbaik lah korang. Okay? Baik. Abang tahu tak banyak fake account? Betul lah Hafiz. Saya sekarang banyak yang guna dekat TikTok, dekat FB saya banyak betul yang gunakan fake account saya. So, macam mak saya pun tadi cerita pasal ada kawan dia punya WhatsApp dia semua tanya minta duit semua. Pun saya cakap benda yang sama. Saya punya akaun saya sekarang ni banyak ada orang guna muka saya guna saya untuk nak apa, berhati-hati. Saya takkan PM orang minta duit, saya takkan PM semua. Saya cuma ada team sales saya dan team sales saya semua dia menggunakan WhatsApp dan WhatsApp tu semua ada dalam okey, siapa yang belum masuk grup WhatsApp, kita ada buat grup apa? Grup percuma, CMC Avengers. Kita panggil. Apa tu? CMC apa? Crypto Missing Chapter. So kita ada grup WhatsApp, kita akan masukkan dalam tu dan itulah admin yang korang tengok ada admin dia nombor telefon tu kita jadikan admin, itulah admin yang akan PM korang. Kalau selain daripada tu itu bukan daripada Crypto School So kita orang dah ada 2 grup CMC Avengers dan yang kedua ni pun dah nak penuh dah. Okey, penuh 1000 orang. So yang pertama tu dah penuh, yang kedua ni pun dah nak penuh. Kalau dah penuh kita akan buka yang ketiga. So tolong support. Siapa yang nak masuk, alamak aku tak nak masuk seminar lagi lah, tapi aku nak masuk dalam grup WhatsApp dulu. Tak apa, tak ada masalah. Dekat bawah sini ada beg biru ni, tolong sign up dulu, cakap nak masuk grup WhatsApp dulu. So grup WhatsApp tu ada 4 orang master yang akan jawab semua soalan, tetapi kami ada lebih kurang dalam 7 orang admin kat situ yang still akan jawab semua soalan anda. So dia rancak dan dalam tu pun dia orang akan share apa-apa yang patut, apa-apa yang berkenaan dengan dunia kripto, benda-benda yang premium, benda-benda yang mantap. So bukan one man show, bukan saya yang balas, saya pun tak ada dalam grup tu. Bukan saya yang balas, bukan ada seorang dua yang balas, tak, kita ada grup yang rancak. So kepada siapa yang cakap tak apa nantilah, tak sempat lah apa semua tapi nak masuk dalam grup WhatsApp open public untuk under Crypto School, boleh isi beg biru di bawah sekarang. Dan cakap dengan admin kami. Okey, isi beg biru di bawah, sign up sekarang dan admin kami akan kontak anda segera. Baik. Saya beli smoke 2 hari lepas, sekarang dah untung 25%. Terbaik. So saya follow sekarang, terbaik. So siapa yang belum follow saya di TikTok ni, tekan butang follow dekat atas ni. Dan siapa yang belum follow di FB, tolong pergi ke FB saya, tolong tekan butang follow di situ. Terakhir, thank you Rakib. Thank you. Okay, coach, kalau modal kecil, kalau dah untung 1% boleh take? Yes, boleh lah. Bala, awak dah untung ratus-ratus persen kan. Coach, Floki boleh fly terus ke? Seems dia akan fly lagi tinggi, okay? Salam coach, Floki boleh hold ke?
Kalau siapa yang nak menikmati profit dah boleh take profit, tapi kalau siapa yang nak hold dia masih boleh hold. Sekarang 20 30 20 something dia masih boleh pecah kepada 30 ke atas. Harap-harap viewers coach dapat nasi goreng. Amin. Amin 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 amin. Okey. Amin Abdul Hay, amin insyaallah. SAVM dah 3x Madam Emily. Madam saya 2x. Tapi it's okay. Profit tetap profit. Nampak Madam Emily saya punya alumni, dia lagi power daripada saya. Saya nak macam tu Saya ni cuma orang tengah saja tapi ilmu semua daripada Allah Okey. So sebenarnya bila saya ajar kepada orang, sebenarnya alumni saya sebenarnya dia lagi power daripada saya kan. Saya ni cuma penyampai saja. Okey. Pendapat coach tentang Ethereum patut jual dulu ataupun dah profit atau hold dulu. Qayyum, Ethereum kalau boleh hold dulu sebab kita tunggu sampai Denken upgrade. Denken upgrade ni akan berlaku pada April. Okey. Profit loss 40% sejak 2021. November 2024 saya join The Holders dan SMC. Sekarang portfolio dah profit 150%. Nampak tu? Ini adalah alumni Kak Syida Dia bersama dengan dia punya adik dia dan juga suami dia Haji Wahab pergi ke kelas saya, seminar The Missing Chapter dan juga The Holders. Ini dia pernah cakap dengan saya, dia pernah mungkinlah saya tak salahkan mana-mana cikgu lah. Mungkin masa tu saya tak salahkan cikgu tu, tetapi mungkin saya salahkan ketika dia masuk mengajar tu adalah pada season patutnya dia dah patut berhenti. Sebab kalau masuk pada tahun 2021 sebenarnya sangat-sangat risiko. Sebab tu saya buat kelas adalah bermula pada Disember 2022. Saya dah start promote lah masa tu. Dan saya start buat kelas secara official, preview pada Januari dan kelas mengajar betul-betul pada Mac 2023. Nampak dia portfolio dia dah loss 40% sejak 2001. November 2023 baca semua 285 orang. November 2023 baru berapa bulan baru dalam 4 bulan dia join saya. Sekarang portfolio dah profit 150%. Alhamdulillah. So ini yang kita nak sebenarnya alhamdulillah. Okey. Macam mana nak join kelas? Okey, Yong. Macam ni. Yong kalau nak join kelas, saya ada buat seminar The Missing Chapter 2 hari. 23 dan 24 hari bulan saya buat di Cyberjaya. Boleh isi beg biru kat bawah sekarang ni, sign up saja. Okey, RM99 saja. Boleh sign up beg biru, bawa suami, bawa anak semua sekali, bawa jiran-jiran, bawa ketua kampung untuk Bilal semua, tak ada masalah. Dan kalau seminar The Holders yang lebih dalam, selepas tu seminggu selepas tu saya akan buat 3 hari juga di Cyberjaya. Yang tu anda boleh tanya admin saya. Isi saja beg biru kat bawah sini, isi saja beg biru, sign up saja, admin saya akan contact. Ataupun kalau nak bayar terus yang kelas RM99, tekan portfolio dekat atas itu, dekat nama saya kat situ, tekan saja kat situ dekat bio tu dan ada link dan boleh tekan dekat link tu dah boleh bayar RM99 saja So kelas ni kami ada team, bukan saya seorang saja, dan kita akan bagi info yang maksimum sampai bulan insya-Allah. Futures ke tuan, tembakau bukan 100% spot. 100% spot. Next door, coin IP okey tak? Tak okey. Senang saya jawab nanti takutnya. Saya simpan dari 2022 lagi, terbaik. Kalau 2022, hujung 2022, harga dia jatuh, tapi kalau awal good luck Mantah macam mana coach? Mantah kan dah start naik dah. Anzah dah start naik dah Noted coach, terbaik Qayyum. Okey, baik. Avex pun buat upgrade macam ETH, dia grow, betul. Avex tak naik sebab burn ke? Bukan juga ada, bukan. Avex dah naik dah pun. Takut anda terbeli waktu tinggi, okey? Terbeli waktu tinggi. Saya masih student dan sekarang bajet saya 500. Boleh tak bagi tahu saya coin mana yang nak beli? Someone. Kalau nak beli saya tak dapat suggestkan apa-apalah untuk yang newbie kan. Kalau betul-betul coin yang saya rasa setakat 500 dan dia punya kenaikan tu ini bukan hidden gem dan saya beritahu ni bukan hidden gems. Hidden gems bermaksud coin yang boleh terpacak-pacak 10 kali ganda, 20 kali ganda. Yang ni bukan hidden gems tetapi dalam kategori yang dipanggil sebagai blue chip coin. So blue chip coin ni adalah coin yang stable dan dia punya kenaikan dia tak adalah kau-kau tetapi okey lah daripada nak elak daripada harga dia drop kau-kau. So kalau untuk newbie Bitcoin dah tak boleh, Ethereum dah tak boleh. Kalau boleh Matic Polygon. Dia tulis Polygon ataupun dalam kurungan dia Matic nombor 15. Tapi ini bukan hidden gem dan jangan beli mengharapkan 5x pun jangan harapkan 10x, 20x tak payah.
Dia sekurang-kurangnya kalau 1x, maksudnya untuk orang yang nak belajar, sekurang-kurangnya kalau 1x pun dah okey. Asal view drop nak kena joget-joget ke? Saya daripada Sarawak coach, okey. Jom kalau daripada Sarawak pergi dekat Sabah. Saya buat dekat Sabah hujung bulan depan. Pergi saja dekat link kat sini, dekat ni. Ada link kat situ, boleh tekan dekat situ, ada link kat situ. Anda boleh nampak tarikh dekat Sabah dan juga di Semenanjung. Okey? Tak pun Yong kalau serabut macam tu nak tanya apa-apa isi back dulu. Nanti biar kita punya admin akan contact anda, okey? Denker upgrade bukan 13 Mac ke coach? Denker upgrade dia panjang dia started lah. Dia started on this March, okey, 13 Mac dia akan buat. Tapi dia akan melirik-lirik selama 2 minggu 3 minggu sampai ke March lah. Sampai ke April. Okey? Baik. Irwan, dulu saya fikir macam mustahil 100% untuk seminggu, tapi sebenarnya wujud. Yang penting melabur dalam ilmu. Betul tu, melabur dulu dalam ilmu kan. Korang duit dah banyak, ada tanah apa semua, janganlah bagi orang. Janganlah campak duit dekat orang. Campak dekat ilmu. Ilmu pun tak mahal. Dan ilmu tu anda boleh guna. Dan anda boleh gunakan ajar dekat orang lain, manfaat kepada orang lain kan. Dan kalau ilmu tu anda dapat gali, kalau contoh dia tak jadi, mungkin dia tak jadi waktu tu, tetapi anda boleh gunakan next time, dah boleh improvise. Okay? Portal okey ke tak? A4. Saya dah study sikit lah, tapi saya tak dapat bagi gambaran secara penuh. Okey. Saya hold coin Fins dan Myria, okey ke? Kalau Shiba Inu, kalau Myria saya lupa, tapi kalau Fins, kalau dah beli pada harga sebelum tu boleh hold lah. Okey, beli pada harga sekarang. Okey. Apa beza futures dan juga spot tuan? Okey, tembakau dia macam ni. Kalau futures ni, dia banyak digunakan oleh ni macam forex semua kan. Futures ni bermaksud kita buat trading ni, kita tak tahu lagi harga dia, orang kata kontrak dia pada harga masa depan ni, berapa harga dia akan naik. Okey. So kita assume macam contoh kita beli Shiba harga $1 contoh harga $1. Kita mengharapkan dia naik $2. Okey. So kita dah letak harga pada $2 tu siap-siap untuk kita jual, itu satu. Dan kita menggunakan leverage. Leverage ni maksudnya setiap daripada tu modal kita tu dia ada, orang kata macam kita buat pinjaman dah sementara, margin kan. Kita akan buat pinjaman, kita akan buat leverage. Dan leverage tu macam contoh modal tembakau $100, contoh $100, kita boleh kalikan 10 jadi $1000. Kan contoh. Untuk yang tu, yang dia punya leverage. Maksudnya kalau dia naik, kita letak pada position dipanggil long dengan short ni. Long ni untuk naik, short ni untuk turun. Kita letak pada position untuk long, untuk dia naik. Okey. Bila dia naik 10%, maksudnya kali dengan 10. Maksudnya 100% kita dapat. Modal $100. Maksudnya $100 tu dia boleh dapat lagi $200. Tapi dia baru naik 10% sebenarnya. Sebab dia menggunakan konsep leverage. Okey. Dan kita punya futures tu kita target dia akan pergi kepada harga $2 contohnya kan, daripada $1. So dia naik $10, jadi kita pakai leverage 10 kali ganda, jadi 10% kali dengan 10, jadi 100%. Jadi kita modal $100, tiba-tiba kita dapat $200. $100 orang kata profit. Tetapi andai kata dia reverse sedikit, okey, kurang daripada 5% ke berapa, dia reverse sedikit, modal boleh hangus. Yang $100 tadi tu, modal $100 tu boleh hangus, dipanggil margin call. Okey? Sebab dia bukan bermain sangat dengan harga, dia bermain dengan liquidity, dipanggil liquidity, kecairan. Kalau macam spot, okey, berbeza dengan spot. Spot ni macam kita beli barang lah, emas ke, beli apa-apa ke. Kita beli pada harga 1000, kita tunggulah 2-3 bulan ke setahun, tunggu dia naik, harga naik. Okay. Kalau kita beli 1000, dia naiklah 1500, kita dapatlah 1500. Bukannya 500 tu kali dengan 10, kali dengan 20, kali dengan 30, yang leverage tu tak ada. Dan kalau harga jatuh lah. Kita tak hilang modal, kita tak hilang, cuma orang kata kita hilang masa lah. Macam kita menunggu je lah, kita tak loss. Kita tunggu je bila nak naik. Tetapi nature dalam kripto adalah bila korang beli, rezeki kalau dia naik tu memang orang kata luar biasa lah. Tiba-tiba dia naik. Tapi kalau tiba-tiba korang beli, dia drop, relax, jangan gelabah. Benda tu biasa. Bila dia jatuh ke bawah, korang relax. Dan bila dia orang dah start sideways apa semua, korang perhatikan je. Dan akan sampai waktu selalunya coin-coin yang berkualiti, yang ada teknologi, yang ada fundamental,
pum, dia akan menyenduk macam ni. Menyenduk tu maksudnya dia spike. Pum. Masa tu 1%, 200%, alhamdulillah. So, waktu yang paling penting adalah waktu untuk korang nak menunggu. Biarlah kalau dia jatuh berapa persen pun, 20%, 30%, tetapi anda tak hilang modal. Harap menjawab soalan saya si Tembakau. Okey. Baik. Okey, Ngam Sabah. Baik. Yung pergi kat Sabah. Kalau boleh alang-alang daripada Sarawak tu datanglah bawa kawan-kawan semua. Okey, baik. Banyak sangat soalan. Kejap. Minta pandangan Solana boleh pergi sampai $250 tak dalam masa terdekat? Dalam masa terdekat saya tak sure, tapi dia boleh pergi $250. Dia pecah $300 pun boleh. Okey, patut ke saya jual balik Luna dan Lunasi sebab saya dah pegang dari 2022 dan sedih sebab lose. 2022 bila? Kalau anda beli Lunasi dengan Luna, kalau tahun 2022, selepas daripada, kalau ikutkan Lunasi ni selepas daripada Jun 2022, patutnya dalam posisi sekarang profit. Anda tengah profit tau. Tapi kalau anda beli selepas daripada bulan Oktober itu, memang tengah rugi. Tapi kalau beli daripada harga sekarang, memang tengah profit. So, saya tak sure. Ataupun beli masa September 2022. Masa tu dia pernah spike kejap. Pernah kau spike, lepas tu dia drop balik. Kalau beli September 2022, memang masa tu terpulang kepada anda. Kalau nak hold. Dan kalau nak hold, anda kena bermain dengan masa. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Azam. Coach, ada 50 USDT ni, nak coin lekuk satu. Lakasa biru. Susah lah nak cakap lekuk-lekuk dia kan. Yang tu saya share dalam saya punya The Hot List lah. Sebab dia kena tanggung risiko sendiri. Yes, margin call Azam, betul. Kira ada collateral lah, coach, lebih kurang dia ada collateral yang kita kena letak lah kan. So kalau tak mengena, dia opposite side, collateral kita akan hangus lah. Okey, jatuh tambah lagi. Jangan, jangan. Kalau jatuh spot, yes, tambah lagi. Tapi kalau yang jenis main margin ni kan, main forex ni ke apa kan, main futures ni, jatuh tambah lagi tu kau cari penyakit. Jatuh tambah lagi, dia jatuh lagi, dia makan lagi modal kita. Jangan. Tapi kalau spot boleh. Jatuh tambah lagi tu nama dia DCA. Betul coach, nak tunggu menyenduk tu seronok betul lah. So Kak Rosmah dah tahu kaedah menyenduk tu. Terima kasih pencerahan terbaik Tembakau Hijau, harap-harap anda berpuas hati Modal berapa bos? Modal ikut kita. Modal 10 sen pun ada. Tapi kalau nak try $10. $10 duit kita dalam RM50 lah Tapi kalau jenis yang yakin, dah belajar, dah tahu kat mana nak bismillah, nak letak lebih pun tak ada masalah. Tapi janganlah jual buah pinggang semua. Risau aku. Saya tengah hold coin BTT dan NFT. Okey ke someone? Saya rasa tak okey sangat. Saya rasa tak okey. Saya malah nak cerita detail lah kan. Coach, Lunasi ada potensi nak fly ke Aimi. Dia dah fly kejap hari tu, tetapi dia masih belum betul-betul fly yang saya nak. InsyaAllah dia akan fly juga satu hari nanti. Okey. MOVR dan Glamour, okey ke tak? MOVR, Glamour, macam saya ada study itu. MOVR, sebentar sebab saya, Moon River, saya pernah study pasal Moon River dan juga dia ada BEAM BEAM, BEEM. Sekejap minum ayam. Okey. Untuk Moon River ni, kalau untuk alumni saya, memang saya tak ajar lah untuk pergi kepada koin-koin yang dah macam menghampiri nak jatuh drop. Tetapi kalau anda nak simpan, anda dah terbeli, kalau saya contoh saya dah terbeli, harga dia contoh 7.6 paling rendah, anda dah terbeli ketika area 27, 28, area tu dah terbeli, sebenarnya masih relevan lagi untuk pegang. Tapi jangan mengharapkan dia sampai 500, 100 tak. Contoh kalau dia naik 1x, 2x pun dah, bagi saya dah besar untuk Moon River. Projek dia baik. Bagi saya kalau dia naik sampai 2x, 3x tu dah kira terpaling tinggi. Jangan tengok harga dia sekarang $21. All time high dia 450. So korang ingat dia boleh pergi 450, iaitu 20x, 30x. Tak. Kalau ikut fundamental, saya tengok dia paling kuat 2-3x. Lebih adalah bonus. Okay. Dia beli masa 120 kot. Ni yang mana tadi soalan saya lupa. Berapa iuran kelas coach? Okey, yang kita ada dua. Seminar ada missing chapter RM99. Seminar ada hot list, anda boleh isi beg biru kat bawah. Tanya dengan admin sebab admin yang akan pegang harga. Saya tak tahu berapa harga dia sebab dia orang main naik turun ikut suka dia kan.
Okey, apa jadi tiba-tiba sistem satu dunia down? Abdullah sekadar bertanya. Kalau sistem down, semua down lah kan. Duit kita dalam bank kan. Emas pun korang nak tahu harga emas macam mana kan. Boleh pegang lah emas tu tapi tak boleh buat apa. Kan nak buat transaction dia berdasarkan trading yang berlaku satu dunia. Tapi trading satu dunia tu database disimpan online kan dalam sistem. So macam mana korang nak tahu harga dia berapa? Kejap lagi contoh emas tu dekat sini jual harga emas RM300. Satu gram. Dekat sana RM100. Dah tak jadi satu sistem. Kan takkan nak manual tulis dekat kertas. So macam mana nak sinkroniskan data satu dunia. Sebab tu kalau sistem down ke internet down ke elektrik tak ada, bukan Bitcoin je yang Bitcoin ke kripto yang jahanam. Duit korang dekat dalam bank pun jahanam. Kan dah tak boleh nampak dah. Kertas tu pun, duit kertas tu pun dah tak tahu nilai dia sebab tak didagangkan kan. Alright. Ripple ada potensi nak meletup ke Halim? Dia mungkin meletup ke bawah kot. Meletup ke atas dah kurang lah. Meletup ke atas dah kurang. Okay. Bitcoin ni akan naik ataupun turun Zainal. Sebenarnya Bitcoin ni dia dah naik dah pun. Dia dah pecahkan all time high ni. Masa tengah buat live dia pecahkan all time high. Dan sekarang harga dia dah 66. Dum dedak. Dia terjun. Alhamdulillah terjun lagi. Tolonglah terjun sampai bawah 60. Tolonglah. Ni volume dia kuat ni. Dia akan turun lagi ya. Dia main-main kat situ lah. Okey. Dah muncul time bullish. Okey. Hilang bila bearish. Okey. Apa soalan awak ni? Saya tak faham lah CA ni. Okey. Tuan ada buat kelas trading ke? Ya, saya bukan ajar untuk trade apa semua. Saya ajar untuk anda belajar tentang dunia kripto. Dan kemudian selepas tu baru kita ajar macam mana nak menggali koin-koin yang berkualiti. Dan kalau siapa dah tengok 3 jam saya bercakap tadi, dah dekat 3 jam saya bercakap, dekat 20, 30, 40 orang saya punya alumni masuk tadi. Semua cerita pasal result dah dapat 500%, 1000% apa semua sekali. Dah dapat 700%. So, kaedah kita mudah. Tak perlu nak tengok graf sebenarnya. Tak perlu tengok graf. Saya ada formula, saya ada syllabus, saya ada buku tebal saya tu. Anda cuma hadamkan, masuk kunyah hadam dan insyaAllah result terbaik. Okay. So, sebab saya fundamental analyst, saya dah lebam dah guna technical analysis dulu. Memang kripto bukanlah technical analysis. Memang tak boleh nak dibawa technical analysis, tak boleh buat bincang pun dalam kripto. Kripto adalah fundamental analysis. So, fundamental analysis tu saya ajar, saya bukukan, saya buat dalam bentuk syllabus. So, siapa yang nak belajar dengan saya ada buat seminar The Missing Chapter, 2 hari pembelajaran. Kripto RM99 sahaja. Kita akan buat dekat mana? Kita akan buat dekat Saya Berjaya pada 23 dan 24 hari bulan 3. Boleh isi beg biru dekat bawah sini. Isi beg biru, sign up kat situ. Isi nama korang sekarang. Ataupun kalau nak bayar kan, RM99 je kan. Kalau nak bayar, pergi saja dekat saya punya profile kat atas ni. Tekan profile kat atas tu. Dan ada link kat situ. Tekan butang payment kat situ. Ada link kat situ. Boleh tengok landing page. Dan anda boleh bayar RM99 sahaja. So RM99 untuk ilmu saya rasa cubalah. Daripada anda nak cuba-cuba, nak tanya cikgu tu, cikgu ni pun takkan layan. Kalau benda tu orang kata tak benefit kat dia kan. So dia mesti nak korang duduk dalam circle dia. So korang kena duduk dalam circle cikgu yang mengajar. Kalau tak kan, sebab cikgu yang mengajar dia berdasarkan pengalaman. Kecuali lah cikgu-cikgu yang timbul memang daripada geng-geng forex ke apa semua, itu memang kalau saya memang kalau boleh jangan follow lah kan. Sebab dia orang hanya timbul apabila market dah start naik. Itu susah. Okay. So kepada siapa tolong isi yang berminat untuk join seminar saya 2 hari ataupun seminar The Hotless 3 hari, boleh isi beg biru di bawah sini, isi sign up. Saya dah nak habis dah kejap lagi. Okay. Alhamdulillah tag-tag dah 108k. Okay. Banyak soalan yang saya terpaksa skip Saya minta maaf Aimi, coach terima kasih jawab persoalan. Jumpa di Sabah nanti. Okey Ain, bawa kawan-kawan semua sekali alang-alang dekat Sabah sebab yelah jarang kan kita nak pergi Sabah, kalau boleh bawa kawan-kawan Okey, baik. Terima kasih yang bagi love semua. Okey, komen kejap Okey, baik. Jumpa di Sabah coach. Ramai nak jumpa saya di Sabah. Okey, jom bawa kawan-kawan sebab benda ni macam benda yang rare saya nak pergi Sabah ni benda yang rare kan. Coach, macam mana nak tahu fundamental news di website di mana? Okey. Yang tu dia tak ada yang betul-betul yang guideline betul, tapi saya akan beritahu dalam saya punya seminar lah. You kena check dekat mana. Yang tu kita akan bagi guideline. So sebab dia macam news ni dia
dia tak berpandu kepada satu tempat je. Dia akan berpandu kepada beberapa tempat dan kadang-kadang dia berlaku secara tiba-tiba. Dia bukannya terus ada news, tak ada. Dia macam satu hari mungkin 2-3 orang cerita, tetapi benda tu jadi besok, lepas tu kau semua orang nak cerita masa tu. So dia adalah macam saya akan cakap dekat mana nak cari semua saya akan ajar lah. Okay. Biar kesian trader yang kena liquidate. Tengah short lah tu. Bila buat kelas di Kelantan, kuno, saya mungkin tak buat di Kelantan. Tapi kalau buat pun saya akan buat di Pantai Timur. Tapi tak tahu lagi bila. Mungkin selepas bulan 6. Lama lagi Arun, bos. Ya saya. Nak belajar ke Arun? Terbaik. Okay, Arun kalau nak belajar, tekan beg biru kat bawah sini. Ada butang sign up. Semua sekalian tekan beg biru kat bawah sini. Sign up, nama anda semua kat situ. Nanti admin kami akan kontak secepat mungkin. Ataupun boleh bayar saja tu RM99. Pergi dekat saya punya profile. Kat situ ada link dekat bio tu. Dan boleh bayar RM99. STMC recommended RM90. Saya dah join. Untuk pemula memang sangat bagus. Terima kasih Khidir. Terima kasih. Kalau zero crypto knowledge, course apa saranan coach? Okay. Dia macam ni, ilhamku. Saya adalah orang yang mengajar daripada zero. So bila saya ajar daripada zero, saya akan cater orang-orang yang baru nak tahu pasal kripto. So course apa? Dalam Malaysia ni dia tak ada lagi yang betul-betul orang nak ajar daripada zero apa semua sekali. Dia susah lah. You kena nak tak nak, you kena ada orang yang dah pernah pengalaman. Kalau main cukup-cukup dekat YouTube semua tak boleh. Dia akan berterabur. Kan? Nanti you akan jumpa benda yang salah. Dan baru-baru ni saya punya alumni saya, walaupun dah belajar dengan saya, dia buat something yang saya tak ajar pun. Dia lost RM17,000 Malaysia. Tapi bukan sebab apa yang saya ajar. Dia macam cuba-cubalah nak cuba-cuba buat benda ni yang kita tak ajar. Dia cuba-cuba sebab dia nampak kat YouTube ke apa semua sekali. Dan dia lost. Sebab tu saya cakap kita tak ajar benda yang so far siapa yang belajar dengan saya, Alhamdulillah. Tak ada yang bising pasal loss ke apa. Semua Alhamdulillah dalam keadaan profit. Tetapi tak selamanya saya boleh jamin benda tu profit. Cuma sekurang-kurangnya kalau jatuh, dia tahu reason. Tetapi untuk duit hilang tu insya-Allah tak ada. Hilang terus. Raib macam orang main forex semua insya-Allah tak ada. Okey. Baik. Terbaik. Jumpa kat Sabah insya-Allah. Siapa yang di Sabah, kita jumpa kat Sabah. Yang di cyber insya-Allah kita akan jumpa di cyber. Nampak juga coach dekat KKI baru-baru ni. Apa saya tak tegur Izzy? Saya tak tegur dekat Kuala Lumpur. Radu, tatap Radu. Ni Khairul. Saya bawa cerita pasal Khairul tadi saya punya alumni yang ada dekat Sarawak datang ke Sabah hari tu jumpa saya dan dia dah full time dah buat kripto terbaik lah Ye turun dapat sauk masuk balik layan sambil dengar coach. Okey dia turun kau ni 66 dan nak 65 dah terbaik. Baik. Nak beli dekat mana? Beli apa tu Kunep? Nak beli tiket ke apa? Sabah bila Miri. Okey Sabah ke Miri ke Sarawak ke Labuan semua saya akan buat di mana? Saya akan buat di Sabah di Kuartal Kinabalu. InsyaAllah saya akan cuba hadir di Sabah nanti. Hadir Natasha ke apa nama ni? Nesty Hat. Tolong hadir. Bawa sebab benda ni benda yang rare Saya dah masuk dekat Kupi-Kupi FM Sabah nampak? Anda boleh pergi dekat FB dia. Kupi-Kupi FM adalah radio kedua terbesar di Sabah dan dia jemput saya sebagai orang yang cikgu kripto pertama di Malaysia. Dan saya rasa penghargaan sangat tinggi lah. Dan anda boleh tengok rakaman dia dekat FB tu. Saya dekat dalam konti. Saya berborak dengan diorang dalam live tengah-tengah ni. Sabah bagi tarik. Okey, Sabah kita ada kat Sabah bila? Admin saya sedang tidur. Tak guna admin 5 orang, 6 orang dekat dalam ni. Kalau semua tengah tidur, tak guna saya kat. Dan saya tengah kutuk mereka pun, mereka masih tidur lagi. Saya dah alami macam tu dah lama dah. Akhirnya saya seorang yang berlayar seorang diri sekarang. Baik, saya cari dekat Sabah. Bulan 4 siapa yang tanya dekat Sabah? Admin, ketuk sikit. Ketuk admin. It's okay. Saya tak nak push diorang. Mereka pun manusia, mereka pun nak rehat. Tapi saya live ni dalam seminggu sekali. Time ni kalau nak buta kan. Okay, di Sabah saya buat pada 27 dan 28 hari bulan April. Sabah 27 dan 28 hari bulan April, seminar The Missing Chapter. Minggu depan selepas tu 3, 4 dan 5 hari bulan Mei saya akan buat The Hotless di Sabah yang pertama. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan buat So dekat Sabah, tolong orang Sabah support. Saya support Perlu laptop ke nak belajar kripto? Yes, Yong. Kalau tak laptop tak apa, nanti share dengan kawan kat sebelah. Kena ada laptop, handphone dengan sempua atau sempua.
Tak ada dengan kalkulator. Dengan kalkulator okey. Coach, kena lantik admin robot, admin AI. Betul tu kan. Baru tak tidur. Dan beli tiket ke Sabah. Terima kasih yang beli tiket seminar dulu baru beli tiket fly beli tiket seminar, takut tiket seminar tu penuh kan. Baru beli tiket nak fly ke Sabah. Terima kasih yang, terima kasih. Okey. Coach cuba study Airborne dan Veloce. Okey, nanti saya akan study sebab sekarang ni saya rasa tak sempat untuk saya study apa-apa. Okey, dengan admin saya pun dah tidur, saya berlayar seorang diri. Mereka semua sudah berlayar di alam yang lain. Sabah buat kat mana? Saya buat kat Kota Kinabalu. Okey, saya buat kat Kota Kinabalu. Hari tu saya buat dekat Lintas View. Kali ni InsyaAllah saya nak cuba 200 orang di Sabah. Hari tu kita dapat 50 orang. Kali ni ada masa kita akan cuba buat marketing kau-kau. Saya nak minimum 200 orang dan insyaAllah saya punya iklan saya akan ada di Sabah tak lama lagi. Saya nak cukupkan 200 orang. Jom orang Sabah. Pergi mana kita? Ni Abang Samuel Abang Samuel. Saya ingat Abang Samuel. Abang Samuel nampak? Orang Sabah nama unik-unik Saya ingat lah nama dia Winfield, Nuil, Abang Samuel, Abang Paul. Kan? Nama dia unik-unik kan? Akak Jun. Dia ingat lagi pergi mana kita? Pergi bulan. Terbaiklah Abang Samuel. Orang Sabah yang antara yang antara orang memang orang awal lah kan, orang-orang yang batch awal yang support saya. Terima kasih Abang Samuel and the team geng-geng dia orang. Salam Abang Aaron, salam Wan. Okey. Try di Sandakan Akmal. Saya cuba tapi kalau boleh siapa yang ada di Sabah cubalah, cuba pergi di KK Kalau tak ada laptop boleh pakai tablet boleh. Boleh lah. Tab ke laptop boleh Yong, boleh. Halving tu maksudnya jatuh ke coach bukan? Belah halving tu maksudnya size Bitcoin daripada size penuh dia akan menjadi separuh sebab dia punya supply itu diperlambatkan. Penghasilan blok itu diperlambatkan. Satu blok sekarang ni memerlukan 6.25 Bitcoin untuk menghasilkan satu blok. Kemudian dijangka bila halving 21 hari bulan nanti April daripada 6.25 akan bagi 2. So 3.125 untuk menjadi blok yang baru. So blok tu dah jadi kecil. Bila dah blok jadi kecil, supply itu diperlahankan, bukannya di stop, diperlahankan. Apabila diperlahankan bermaksud apa? Apabila supply diperlahankan, harga masa tu akan boleh naik. Walaupun masa tu demand biasa-biasa, harga masa tu automatik boleh naik. Itulah maksud dia halving. Okey. Shiva jatuh sampai bila-bila agak-agak saya speed, saya jangka dia kalau nak jatuhlah bawah daripada 10. Faham terima kasih Abdullah. Saya masih nak cubalah Acap ada tak? Saya saja nak ajak dia. Tak ada. Time saya ni dia tak adalah nak live. Siapa nak try live dengan orang kan? Okey. Baik. Apa maksud unlock token Arbitrum Shiba Inu? Bermaksud token yang memang dia dah lock vesting untuk dia bagi dekat dia punya investor sebelum tu dah 2 tahun, 3 tahun. Bermaksud dia akan unlock, dia akan release share. Senang cerita share lah. Share company, dia akan start release kepada dia punya investor sebelum tu dan investor tu boleh dia boleh cairkan. Bila dia cairkan bermaksud ada lambakan supply. Bila bermaksud lambakan supply boleh menyebabkan harga jatuh. Okey. Siapa yang belum follow saya, tekan butang follow dekat atas ni, tolong tekan butang follow dekat atas ni. Siapa yang belum follow saya, tolong follow saya sekarang. Dan siapa yang belum follow saya di FB, boleh pergi dekat FB saya, Aaron M, ada 28,000 follower. Tekan butang like dan follow. Siapa yang belum follow, tolong follow saya dekat atas ni. Okay, tolong boleh follow saya. Macam mana nak beli tiket seminar? Baik, Yong, dah isi beg biru tak? Kalau dah isi beg biru, nanti akan ada admin kami yang contact. Beg biru yang set up kat bawah situ. Ataupun pergi saja dekat saya punya profile atas tu. Ada tengok Aaron tu yang ada 113k like tu kat atas tu kan? Yang ada 113k like tu, tekan dekat situ. Okey, anda tekan dekat muka saya tu. Okey, lepas tu anda boleh pergi dekat dekat profile saya, dekat bio saya, nanti ada link. Dekat link tu ada landing page. Anda baca kat bawah sekali ada tulis RM99, ada RM159, ada dan ada tarikh dia lah. Boleh pilih salah satu. Okey. Macam mana nak join Gigamed? Jangan Jackie, jangan. No Gigamed Okey. Baik, bang, ada idea macam mana nak cari investor dalam sesuatu bisnes? Philip, nak cari investor you kena ada
business model yang bagus lah. Dan yang paling penting, dia kena ada dipanggil branding. Branding tu, kita kena tak nak kena letak mungkin kita dekat FB ke TikTok apa semua sekali supaya orang boleh yakin. So dengan itu kadang-kadang investor tu akan datang sendiri dekat kita kan. So kadang-kadang kita tak payah nak tunggu lama. Macam sekarang alhamdulillah macam saya pilih saja yang mana yang boleh bagi benefit kat kami. Tak semua kami akan ambil. So kita kena ada branding. Branding ni supaya orang kenal kita. Kita kena ada satu karisma. Bila kita bercakap, kita tak boleh main hambo semua. Bila kita bercakap, kita kena tahu contoh bisnes kita jual jam. Jual jam. So kita akan cerita berkenaan teknologi jam tu secara mendalam. Kita comparekan dengan apa kompetitor kita ada sekarang ni, apa kelebihan kita semua sekali kan. Dan kita tunjukkan result kita dah berjaya at least jual berapa dan berani untuk bercakap dekat public. Jadi bila you berani untuk bercakap kat public, you branding lagi kuat. Bila branding semakin kuat, maksudnya investor ni kalau you nak pilih, dia akan lebih yakin. Dia nampak apa X factor yang you ada. Compare dengan kita nak duduk kat belakang tabir susah. Semua orang nak duduk belakang tabir. Orang nak buat kerja mudah, duduk belakang tabir. Tapi nak cerita dekat public ni benda yang susah sebab you kena ada knowledge terhadap produk you. Faham Abang shopping apa hari ni? Tak ada. Saya tak shopping apa, Adif. Saat Luna macam mana coach? Dah cerita pasal Luna dah fly dah pun. Dah terkubur dah pun Gigamek. Inilah. Okay, coach komen sikit pasal alt trading kat exchange apa tu? Alt trading, sorry saya tak buka clear. Kalau aku cakap repeat, aku akan repeat. Game Borneo kita kasih jadi pergi bulan. Oh, orang Tanut ni, Tanut ni dia ingat saya cakap. Kalau aku akan repeat game Borneo kita kasih sampai jadi. Pergi mana kita? Pergi bulan kita. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Pak Cik Lee. Student master main shitcoin kat mana? Yang screenshot platform tu ke? Student master main shitcoin kat mana? Tak faham Amirun. Yang screenshot platform tu, screenshot. Saya tak faham. Sorry. Okay. Baik. Maksudnya kena jumpa betul-betul aja. Saya fikir macam sleeping partner. Susah lah sleeping partner. Awak jangan cari sleeping partner lah. Sleeping partner ni dia tak fikir pasal progress tentang projek. Kan? Dia cuma tahu dia bagi duit, dia dapat duit. Tak dapat duit memang jahanam lah. Zayani, AI OZ ni saya dah check dah sebelum kelas tadi. Antara satu red flag yang saya rasa yes. Zayani awak ni kan, awak kan ada holder. So awak tahulah kenapa dia boleh jadi salah satu red flag dia lah. Okay, sebab dia punya bagi saya yalah, you tahulah you check lah dia punya price ke apa semua sekali. Kalau ada holder dia akan tahu. So AI OZ ni nak kata cun tak cun ke, bagi saya tak apa-apa nak cun lah. Tak apa-apa nak cun. Okay, Daniel, salam coach, saya masih baru dalam kripto. Kalau saya target long term investment, Bitcoin okey tak? Boleh, tetapi bukan pada harga sekarang bukan pada harga sekarang. Harga sekarang ni tak guna pun nak beli Bitcoin. Ni bukannya arahan nak untuk membeli menjual, tak. Tetapi saya dah duduk dalam kripto selama 8 tahun full time. Maksudnya saya bangun tidur semua saya akan check portfolio semua. Saya bukan orang yang baru kenal kripto hari ni. So, apa yang saya boleh cakap, untuk anda beli Bitcoin pada harga sekarang 66,000, kalau secara personal saya tak galakkan. Kalau nak beli mungkin bawah daripada 46,000 kalau ada lah. Kalau dia jatuh balik bawah 46,000 boleh. Okay, clear Coach, ada guna trading exchange, guna robot okey ke? Terpulang ada robot okey, ada robot tak okey. Tapi bagi saya tak perlu nak pakai bot kot. Sebab dia manual trading pun korang dah boleh profit dah Salam tuan, apa pendapat tentang PIP? Okay, Mr. Fahim, PIP dia dah fly dah pun. Dan bagi saya tak berani masuk coin yang macam PIP sebab dia macam roller coaster. Dia akan kau-kau naik dan dia boleh terjun kau-kau juga. So, apa yang kenaikan baru-baru ni adalah selepas dia sideways selama hampir 9 bulan. 9 bulan dia sideways. Dia sideways baru dia naik. Tapi mungkin dia akan terjun balik benda yang sama juga. Dia akan terjun lepas tu sideways lama-lama. Sebab dia tak ada teknologi PIP ni. So risiko dia tinggi sikit lah. Okay, Uniswap tuan, Uniswap pun dah naik Mac. Dah naik dah Uniswap Okay, baik. Coach, apa advice untuk saya yang baru nak bermula? Okay, Daniel. Dan kepada siapa yang baru nak bermula. Okay, dia bukan terus nak beli coin Jangan terus nak beli coin. Anda kena fahamkan what is crypto is all about first. Okay,
So dengan itu, saya Coach Aaron M, saya adalah tenaga pengajar kepada kripto. Saya adalah individu pertama di Malaysia yang berjaya buat event kripto terbesar. Seminar pada Ogos hari itu, seramai 500 orang hadir. Saya baru keluar kepada publik dan masa saya keluar kepada publik ketika market betul-betul tengah drop kau-kau. Harga Bitcoin 16,000 yang paling rendah masa tu saya keluar kepada publik. So dan saya dah buat event 2 hari seminar terbesar, 200 orang datang, dan seminar 3 hari seramai 90 orang datang. Alhamdulillah. Jadi kepada mereka yang newbie, mereka yang baru nak kenal kripto, jangan risau. Saya Coach Aaron M, di bawah saya ada 4 orang master dan alumni kami dah ada 400 orang dan komuniti kami ada 4,000 orang. So anda rasa anda yakin tak nak belajar dengan saya? Kalau anda yakin nak belajar dengan saya ada buat seminar 2 hari pembelajaran penuh tentang kripto. Belajar, jumpa dengan saya. Okey, jumpa dengan saya. Lepas tu apa yang saya akan buat? Kita akan belajar dalam seminar 2 hari daripada newbie, zero, kita akan bawa kepada taraf intermediate dan juga sedikit advance. Dan kepada siapa yang nak yang nak belajar dengan saya, anda boleh isi beg biru di bawah sini. Isi saja beg biru kat sini, sign up, isi nama, nanti admin akan kontak anda malam ni. Ataupun kalau siapa yang nak bayar kelas RM99 di Cyberjaya, kita akan buat pada 23 dan 24 hari bulan. 2 minggu lagi. Anda boleh tekan profil saya dekat situ. Bila dekat profil saya, bila anda tekan kat situ, anda boleh tengok dekat bio saya ada link. So dekat situ, tekan link kat situ, anda boleh tengok landing page dan ada package RM99 anda boleh beli ataupun RM159. Kemudian saya akan buat siapa yang di Borneo, di Sarawak, Sabah dan Labuan, saya akan buat di KK. Okey, Kota Kinabalu saya akan buat pada 27 dan 28 hari bulan 4 bulan depan. So untuk yang semenanjung, memang saya akan buat di Cyberjaya. Tolong datang invest kepada ilmu dulu sebelum anda fikir nak tekan coin apa nak beli. Sebab tolong, saya dah melalui 2-3 kali buran, saya tahu ramai yang tercedok sebab malas. Alah malas lah, dah ada orang ajar, malas lah aku nak buat sendiri. Masa tu jugalah korang letak duit RM500 yang terakhir hangus, RM100 yang terakhir hangus, RM1,000 yang terakhir hangus. So ini RM99. Tolong, orang kata nak bangkit ni, nak ni, dah ada guru depan mata, kalau boleh tolong datang. Okey, sebab tadi dah penat dah saya punya alumni saya pun dah banyak dah balik kan. Apa ni? Ada orang spam message ke? Janganlah spam message dia spam apa tadi? Apa benda lah. Okey, ada orang spam tadi. Padan kena block. Okey. Moderator check balik Oh, ingatkan moderator saya tidur. Moderator baru bangkit dari tidur. Okey, baik. So, Alhamdulillah, sekali lagi kalau nak gali ilmu, anda boleh join sekarang. Nak daftar Kota Kinabalu macam mana tuan? Okey, Born to Fly. Anda boleh isi beg biru dekat bawah sini sekarang, Born to Fly. Okey, cantik logo anda anda boleh isi beg biru kat bawah sini. Nanti admin kami akan kontak. Ataupun kalau Born to Fly nak terus bayar, boleh pergi dekat profil saya kat sini, tekan mamat yang tengah duduk ni, handsome ni, tekan dekat situ dan dekat situ tekan sekali lagi, anda akan nampak dekat saya punya bio saya tu ada link. Boleh tekan dekat link situ, bayar terus RM99. Dan alang-alang saya ni kira datang kepada, saya lah cikgu kripto yang pertama pergi kepada Sabah. Yang buat event offline di Sabah yang pertama. So ini adalah event kita yang kedua. Hari tu saya dah berjaya buat sekali, 50 orang datang. So alang-alang tu Born to Fly, ajaklah kawan-kawan ajak kawan-kawan kan. Sebab nak kata ni barang rare ni. Daripada Semenanjung datang untuk ajar korang semua barang rare. So kalau boleh ajak saja dia orang pergi ke kelas saya Okey, baik. Cuma offline lah. Saya nak cuba online. Coach, apa 5 blockchain yang kena avoid? Yang kena avoid, 5 blockchain. Blockchain yang kena avoid. Oh, blockchain lah. Antara blockchain bukan kena avoid lah. Bagi saya, blockchain yang dah out lah. Macam saya contoh Pulse. P-U-L-S-E, Pulse. Pulse blockchain. Kemudian Clayton, K-L-Y-T-E-N, Clayton. Kemudian Fuse, F-U-S-E, Fuse. Ini semua antara blockchain yang bagi saya dia tak boleh bersaing lah. Sebab blockchain ni dia setiap hari dilahirkan. Jadi tak semua company blockchain akan sustain. Banyak juga yang akan rabak juga Salam coach. Waalaikumsalam rahmat. Baru masuk Melabur untuk ilmu dulu sangat baik untuk mengelakkan tercedok dengan shitcoin dan ponzi scheme. Betul tu Tainut. Dia dah datang itu dekat
saya punya seminar dekat Sabah. Pergi mana kita? Ke bulan. Lebih kurang macam tu kan. Pantai Timur sekali, insya-Allah Wan, insya-Allah Wan Sam, insya-Allah. Okey. Dipin naratif boleh naik ke? Dah sedang naik dah Luffy. Sekarang dah sedang naik dah sedang naik. Alhamdulillah dah hampir 3 jam setengah saya bersiaran. Alhamdulillah kepada siapa yang hadir pada malam ini. 100 genapkanlah 115k ke 120k like. Siapa yang masih dengar saya, moderator saya memang dia tengah tidur. Seronok dapat moderator yang tidur. Okey. Baik. So terima kasih kepada yang datang, yang mencemar Duli untuk malam ni, dan ramai juga yang newbie malam ni. So sekali lagi, saya Coach Aaron M, saya adalah coach yang mengajar tentang kripto bermula daripada Januari 2023 secara serius. Kami ada tim kami Crypto Lab seramai 15-16 orang. Kami serius untuk mengajar. Kami buat seminar demi seminar, dan insya-Allah 23 dan 24 hari bulan kita akan buat seminar 2 hari pembelajaran penuh. Lagi 2 minggu di Cyberjaya. Dan seminggu selepas tu kita akan buat seminar The Hotless 3 hari kelas, dan bulan depan kita akan buat kali keduanya, kita akan buat di Sabah, KK Sabah 27 dan 28 hari April. Untuk di Borneo boleh pergi di Sabah, di Semenanjung boleh pergi di Cyber. Tolong follow sekarang. Dan saya akan ajar macam mana newbie yang baru ni, sebab sekarang ni kripto dah menguasai dunia, macam mana anda nak terlibat sehingga anda dah start master. Dan seminar The Hotler tu saya akan terus belanja 15 hidden gem yang berpotensi naik sehingga 10 kali ganda. 10x tu maksudnya 10 kali ganda. Maksudnya modal 10,000 boleh naik 100,000. Dan sekarang saya punya alumni, alhamdulillah dah setahun lebih, saya keluar kepada publik, dan lebih 5 orang 6 orang menjadi jutawan, alhamdulillah. Dan baru-baru ni saya pergi kat Sabah, saya ada 7 orang alumni. 6 orang daripada alumni tu dah hit 6 figures. 6 figures, semua 6 angka ke atas. Nampak? Kalau saya tak berjaya, takkanlah anak murid saya akan berjaya, betul? So saya dah pernah berjaya, saya ajar macam mana anak murid saya untuk berjaya. Kripto ni kena pandai trade macam forex juga ke tuan? Tak. Nama siam saya pun tak tahu nama siam. Tak. Forex korang kena technical analysis, korang kena tengok graf naik turun. Yang ni tak ada langsung. Yang ni dia namakan fundamental analysis. Fundamental analysis ni korang kena tahu kat mana nak baca news, korang kena tahu coin tu bagus tak bagus, dan saya dah formulakan benda tu. Cuma follow saja. Saya dah formulakan benda tu. Saya ada buku dia, tebal buku saya tu, silibus saya. Korang cuma kena tengok sahaja. Okey? Baik. Alamak, malam-malam ni ada orang bercukur rambut ke apa benda kan kat rumah saya ni. Okey, baik. Thank you Kak Syida. Kirim salam Haji Wahab terbaiklah Haji Wahab kan. Dengar cerita tiap-tiap petang pergi tepi pantai kan, dekat Pengerang tu dia pergi study coin-coin ni. Baguslah. Orang kata umur tu sekadar angka saja bagus saja Coach, jual silibus tak? Buat buku jual. Kenapa tak jual silibus tu? Sebab saya hanya khas kepada alumni saya saja Baik. Semua coin yang akan naik insya-Allah. Semua coin, tapi tak semua akan naik Tak semua akan naik AI 99.9% coin drop. Banyak je coin yang drop. Berminat nak belajar, baik. So kalau anda berminat, anda boleh isi beg biru di bawah sini. Isi beg biru kat bawah sini, sign up dulu. Sign up, tolong sign up. Kalau anda dah sign up, nanti admin kami akan contact, okey? Dan ataupun kalau nak bayar terus, boleh pergi kat profile saya, tekan beg kuning dan boleh buat pembayaran terus. Alhamdulillah. Tekan beg kuning apa? Selamba je. Bila masa ada beg kuning kan? Baik, dan isi. Terima kasih, alhamdulillah. Kalau all in Solana okey tak? Tak okey. Terima kasih coach sebab mencemar duri ke Sabah untuk membantu ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih Tanut sebab anda support kami. Terima kasih. Baik. So sekali lagi kepada anda semua, terima kasih 240 orang yang masih stay dalam live saya, dan terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar. InsyaAllah saya akan cuba live lagi, dan insyaAllah minggu depan guys, kita akan berwajah baru. Kita akan cuba buat live yang betul-betul cantik, yang betul-betul berkualiti setiap hari ataupun 2 hari sekali, insyaAllah. InsyaAllah. Sebab saya nak maksimumkan ilmu yang anda dapat. Okey? Kena datang KB sekali. Okey. Thank you coach. Sama-sama. Terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Dum dedak, lanjut. Dum dedak. So insyaAllah kita akan lanjut lagi pada saya punya live akan datang. Terima kasih kepada moderator saya yang dah tidur.
Okey, terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada alumni yang share result anda tadi. Anda memang terbaik. InsyaAllah kita akan sambung lagi kita punya live nanti. Apa lagi? Salam sayang, salam kripto, salam to the moon. Assalamualaikum.